Okey, jam saya dah menunjukkan pukul 10 pagi. Bolehlah kita mulakan coffee talk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Uh, Terima kasih kerana dapat menghadirkan diri dan meluangkan masa cikgu-cikgu bagi Coffee Talk edisi khas untuk guru cemerlang pada hari ini yang bertajuk pemantauan lapangan guru cemerlang. Kita sedia maklum bahawa pemantauan lapangan atau penilaian di lapangan akan bermula pada minggu hadapan sehinggalah Ogos 2026. Mungkin ramai calon dah sedia, separuh dah sedia. Bukan separuh lah, rasanya ramai yang dah macam 70-80% dah bersedia. Cumanya mungkin ada bahagian yang boleh ditambah baik lagi untuk persediaan pemantauan di lapangan. Oleh itu, kami Persatuan Duta Guru Malaysia hari ini berpeluang untuk menjemput Puan Ros Ann Emilia binti Muhammad Razali selaku Nazir Kanan di Jemaah Nazir Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat datang Puan Ros. Kami berbesar hati sangat-sangat Puan dapat meluangkan masa bersama kami hari ini. Terima kasih juga Puan Nabila atas jemputan. Okey, sedikit latar belakang Puan Ros. Puan Ros merupakan Nazir Kanan di Jemaah Nazir Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebelum ini, Puan Ros pernah terlibat dalam Jemaah Nazir di Putrajaya daripada 2014 hingga 2023. Dan pada Mei 2023, beliau telah menyertai pasukan Jemaah Nazir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul kan Puan Ros? Betul. Ya betul, tapi dia sebenarnya Jemaah Nazir ni dia satu sahaja sebenarnya. So Ah, daripada Putrajaya ke KL ke ataupun di mana sahaja di Terengganu sekalipun sama je, cumanya ah, penempatan tu je di negeri. Jadi Jemaah Nazir ni dia ah, tak ada Jemaah Nazir berbeza-beza. So kita panggil Jemaah Nazir Persekutuan. So semua sama ah. je, penempatan je beza. Okey, okey. Okey. Oleh itu, pada hari ini kita bagi segmen yang pertama. Saya percaya ramai calon yang sedang membuat perancangan perancangan PDP yang mereka ingin laksanakan nanti. Akan tetapi mungkin ada beberapa perkara yang mungkin mereka kurang pasti ataupun mereka tahu yang dinilainya adalah berdasarkan standard 4. Tapi di manakah fokus yang perlu dilihat? Adakah murid aktif itu kita tahu dalam standard 4 ada murid aktif, pembelajaran murid aktif, adakah itu berdasarkan aktiviti kumpulan sahaja atau macam kalau cikgu tu sedang membuat teknik penyoalan dan murid menjawab, adakah itu pun murid aktif? Boleh Puan Ros ulas sedikit berkenaan dengan ini? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk yang pembelajaran aktif ni, dia merujuk kepada murid dan juga aktiviti lah, dia bersekali. Jadi kalau kata sebab kita pun tahu untuk standard 4 ni, bila dalam PDP, kita nak cikgu ni sebagai pemudah cara. Jadi of course lah kita akan letak kita akan letakkan macam aktiviti yang memang bersesuaian lah. So sama ada aktiviti berkumpulan pun dikira sebagai murid tadi. Sebenarnya kalau aktiviti berkumpulan, murid tadi sama-sama melibatkan diri dalam aktiviti yang dilaksanakan. Bukan, kadang ada juga aktiviti yang berkumpulan tapi hanya ada seorang sahaja yang macam atau 2-3 orang sahaja yang terlibat, manakala ada yang satu lagi tu mungkin hanya sebagai passenger. So kira tidak aktif jugalah sebenarnya. Sebab kita kalau boleh kita nak libatkan, katalah macam kita buat satu eksperimen. Dalam eksperimen dia melibatkan katakan 4 orang satu kumpulan. Jadi kesemua 4 orang tadi, murid tadi ni sebenarnya berperanan di situ. Dan cikgu pula sebenarnya sebagai pemudah cara. So dia akan membimbing, membantu secara berterusan dalam pada berlangsungnya PDP tadi. So kalau kata macam cikgu sahaja yang bercakap, so kira macam satu pembelajaran yang berpusatkan guru, so murid dikira tidak aktif lah.
Sebab dalam sini 4 kita pun tahu kan penglibatan murid tadi boleh katakan kita nak kan kalau nak dapat markah yang 4 mestilah lebih kurang dalam 90%. Maksudnya hampir semua murid akan terlibat. So itu kita katakan barulah kita kata macam berlakunya PDPC. Betul tu. Saya menarik point Ros, di mana kadang-kadang kita nak sangat buat aktiviti berkumpulan, tapi kita terlupa daripada aktiviti berkumpulan tu ada yang tu passive passenger tadi. Mungkin macam saya rasa kalau elok dalam satu kumpulan tu macam 3-4 orang cukup kan Puan Ros? Kalau macam 5-6 tu dia dah jadi banyak kan? Kita sebenarnya kalau boleh jangan ramai lah, tapi bergantung juga kepada kesesuaian. So kita tak ada ketetapan sebenarnya mengatakan bahawa satu kumpulan murid perlu ada dalam 4 orang ataupun kena ada dalam 3 orang sahaja. Sebab kadang-kadang ada sekolah yang satu kelasnya agak ramai. Jadi contohnya lah, saya bagi contoh di sini untuk sains lah sebab senang kan, sebab kita akan biasanya berkumpulan ni aktivitinya tu dalam sains lah, berbanding mata pelajaran lain tu ada juga. Cumanya bila kita bercakap tentang aktiviti dalam makmal sains, dia merujuk kepada berapa bahan yang boleh disediakan. Kadang-kadang alat radah tu sebenarnya kadang memang tak berapa banyak. Jadi terpaksa satu kumpulan tu pun ramai kan. So kadang begitu. Tapi kalau katakan untuk mata pelajaran yang lain, kita katalah mata pelajaran yang kata untuk bahasa. So kita bolehlah bagi kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil sebab kita nak melibatkan supaya semua murid dalam kumpulan tersebut tu terlibat. Dan bila kita bercakap tentang sedia 4, kita akan merujuk kepada kemahiran berkomunikasi tadi. Kemahiran berkomunikasi di sini, dia bukan hanya merujuk kepada komunikasi itu hanyalah sesama murid ataupun murid dengan guru sahaja. Tapi komunikasi tadi merujuk kepada murid tadi dengan bahan tu sendiri. Itu pun kita kata murid berkomunikasi. Jadi dia melaksanakan aktiviti, dia buat lembaran kerja, so dia berkomunikasi. So tapi sebab saya percaya ramai yang memang akan faham bila kita bercakap tentang komunikasi, dia merujuk macam saya dengan Puan Nabila lah. Kita berkomunikasi. Kita tak nampak yang berkomunikasi dengan bahan tu tadi tu sebab ialah bahan kan. Tapi sebenarnya itu juga ialah bentuk komunikasi. Saya pun baru, yelah selama ni kita fikir komunikasi tu hanya dengan murid atau murid dengan guru. Dia tak terfikir pula dengan bahan, bagaimana dia menggunakan bahan itu, bagaimana dia uruskan bahan itu, semua itu ada kaitannya kemahiran komunikasi dia. Ataupun cara dia baca worksheets tu pun kira dia faham macam tu. Ya, betul. So macam katalah macam dia menggunakan tab ke, so macam mana dia menggunakan tab tadi. So tu kita kata berkomunikasi dengan bahan lah. Sebab kadang-kadang ada sekolah memang pengajaran tu memang yelah dia dibekalkan dengan murid ni tab kan untuk dia menjawab. So selain daripada kemahiran dia menggunakan teknologi maklumat tadi tu, itu pun kita kata dia berkomunikasi. Dengan alat radas pun bagaimana dia berkomunikasi dengan alat radas. So bukan hanya dia bercakap, memang bahan tu tak bercakap balik dengan kita, tapi itu dia kita panggil juga sebagai dia berkomunikasi. Okey. Baru yelah betul lah. Puan Ros cakap tu baru nampak sekarang ni. Bagaimana, yelah kalau macam sesetengah cikgu ada menggunakan tab, ada setengah sekolah kadang macam kita tak perasan benda tu kalau dia pandai menggunakannya, pandai menguruskan tab tu untuk pembelajarannya, dia ada komunikasi di situ dengan bahan yang disediakan. Sebab saya tak boleh nak kata dia berkomunikasi tu hanya kepada macam makmal sains, sebab kadang kalau kata mata pelajaran lain pula bagaimana kan. So dia akan menggunakan tab atau menggunakan lembaran kerja. So adalah mungkin kata murid tadi ni dia perlu melabel ke, dia perlu melukis ke kan. So ada aktiviti yang memang kata cikgu akan sediakan lah untuk murid tadi. Okey. Lepas tu berkenaan dengan standard 4 ni juga saya nak ada satu situasi lah di mana contohnya sains ataupun matematik ataupun subjek lain lah. Kadang-kadang kita macam kita nak murid, kalaulah cikgu ni menggunakan model instructional 5E. Dalam PDG kami diperkenalkan model instructional 5E. Engage, lepas tu explore. Lepas tu ada baru explain macam tu. Tapi ada yang bertanya, adakah
kita terus-terus memberi peluang kepada murid untuk explore sesuatu aktiviti atau sesuatu konsep, atau guru perlu, sebab guru sebagai facilitator kan, dia tak naklah dia ajar dulu konsep tu pada permulaan banyak-banyak, ataupun guru boleh macam terangkan sikit lepas tu baru membenarkan membiarkan murid mereka untuk explore, atau kita patut biar murid explore dulu ke baru cikgu tu explain balik lah konsep tu. Puan Ros rasa macam mana? Okay, kalau kata dalam satu sesi pembelajaran, so tetap bagaimanapun cikgu kena explain juga sebenarnya sikit sebanyak. Katalah macam cikgu hanya explain sedikit saja, tapi yang selebihnya mungkin dibantu dengan alat bantu mengajar, contohnya ada apa tayangan video kan, contohnya macam katalah kita kata untuk eksperimen lah contohnya, biasa sedang kan. So untuk eksperimen ni kadang dah ada banyak dekat dalam internet atau YouTube. So cikgu boleh pasang so untuk tunjuk okay, bagaimana yang sepatutnya eksperimen ini dilaksanakan. Atau katalah macam ada aktiviti ke kan. So bagaimana yang perlu dibuat lah. Kalau kita nak banner roket lah contohnya kan di dalam kelas. So pun boleh tu, so tunjuk. Jadi selepas itu barulah kita bagi pada murid untuk explore sendiri, sebab dia dah nampak gambaran ini. Sebab arahan tu sendiri pun sebenarnya kena jelas juga. Sebab itu namanya cikgu sebagai pembelajar. So bila dah dalam keadaan yang begini, so cikgu nanti dia akan guide murid. Sebab murid sepatutnya dah dapat gambaran, so dia dah dapat idea. Sebab kita tak boleh hanya merujuk kepada murid refer kepada buku teks, apa aktiviti ni, sebenarnya apa yang boleh dibuat. Kadang-kadang ada murid sebenarnya dia macam masih lagi tak jelas dan tak nampak. Cikgu nak saya buat macam mana ya sebenarnya kan. So cikgu nak macam mana macam tu kan. So jadi kalau kata ada 5 kumpulan, kita akan dapat macam apa yang berbeza-beza. Kadang bila dalam keadaan yang begitu, sebab dalam satu kumpulan biasanya kita akan dudukkan untuk 3 kelompok murid lah. Kita akan letak untuk murid yang cemerlang, yang lemah, yang sederhana kan, supaya sama-sama nanti ada peluang untuk melaksanakan aktiviti tadi. Tapi kalau begitu keadaannya nanti, bila kata cikgu tadi tidak menerangkan, so murid yang lemah tadi ni dia akan jadi pasif. Dia akan jadi passenger sahaja. So dia tak nampak, dia tak dapat pun sebenarnya apakah yang perlu dilakukan. Kalau murid yang cemerlang memanglah kita tak terang pun dia baca, dia dah nampak. Tapi itu tak bermaksud kita mengekang sebenarnya dari segi macam pemikiran kreatif mereka. Dia bukanlah begitu. Masih lagi kita bagi murid ni untuk dia berkreatif. Kan kata kita nak suruh dia beraktiviti, so ikut sebagaimana kadang-kadang macam kita lepaskan murid ni, tapi masih lagi berpandulah. Dia tak bolehlah kata macam kata kita kita bagi begini, dah ada buku teks, dah ada bahan, murid buat aktiviti ni, so you baca sendiri. Ya, betul. Dia apa, kalau kita just refer macam tu tanpa arahan yang jelas, ataupun macam tadi Puan Ros kongsikan satu tayangan video bagaimana nak dilaksanakan, dia dah nampak apa end product dia patutnya macam mana. So dia tahu proses dia apa yang perlu dilaksanakan supaya mendapatkan end product yang dikehendaki lah. Dan saya percaya arahan tu perlu jelas, especially macam dia kena tersusun, mungkinnya di hadapan tu lepas cikgu dah tunjuk video tu, cikgu tunjuk ni bahan dia, kena terang satu persatu. Kalau tidak takut macam cikgu Ros, Puan Ros katalah macam yang ni kita minta lain, hasilnya lain pula. Betul lah tu. Ya betul. Satu lagi kadang-kadang memang yelah kita diberi papan putih dalam kelas kan, so kita make use lah papan putih tadi tu untuk kita menerangkan. Sebab kadang-kadang ada ni berdasarkan pengalaman saya lah, kadang-kadang ada bila kita buat penilaian tadi tu, kadang-kadang cikgu tak guna pun sebenarnya papan putih tu kan. So dia hanya bercakap, dia expect macam tu lah, murid buat sendiri. Jadi kita nampak papan putih tu hanya sekadar tulis tajuk, kadang-kadang hanya ada tulis ketidakjayaan apa yang nak dicapai, itu sahaja. Jadi kadang-kadang murid ni tak nampak lah. Sebab tu kadang-kadang kita kena macam apa, bantu murid ni, kita jelaskan dulu. Lepas pada tu nanti baru kita
bimbing murid ni. Sebab tu dalam standard Hmm. 4 kita kena ada yang guru memandu murid, guru Hmm. membimbing murid. Betul kan? Betul betul. Saya tertarik dengan ada satu soalan daripada Cikgu Nur Syahira. Dia bertanya, selalunya dalam model instructional 5E dia ada fasa evaluation. Tapi kadang-kadang tak sempat nak dilaksanakan dalam 1 jam. Jika guru buat fasa evaluation secara flip classroom, tidak akan bagi kesan ke pada segi pemarkahan nazir? Soalan ni saya mungkin boleh dikaitkan jugalah berkenaan dengan kesalahan biasa semasa pencerapan. Mungkin Puan Ros boleh ulas tentang ni? Kesalahan biasa semasa pencerapan tu apa maksud Puan Nabila? Itulah semalam kita dah ada bincang berkenaan ni. Saya rasa saya ulas sikitlah berkenaan dengan soalan Cikgu Nur Syahira ni. Um, dalam macam mana pun sebenarnya kita perlu laksanakan refleksi, perlu laksanakan fasa evaluation tu, sebab dalam standard 4 kita ada guru sebagai penilai di mana kita perlu menilai, dan kadang-kadang itulah macam kita tak sempat hujung tu kita okey dah habis. Salah satu kesalahannya mungkinnya lah, kesilapan yang tertinggal tu adalah kita lupa nak buat refleksi itulah. Betul tak Puan Ros? Betul. Tapi kalau pada saya lah yang saya faham soalan Cikgu Nur Syahira ni, kalau buat evaluation ni tak semestinya berada di hujung PDP. Betul. Betul. Sebabnya sepanjang kita punya masa PDP kita yang 1 jam tu, so dalam masa itu pun sebenarnya berlaku penilaian. Berlaku juga pentaksiran. So kita panggil yang pentaksiran tu adalah pentaksiran formatif lah. Maksudnya kadang kita dah beri latihan, kadang-kadang tak semestinya secara bertulis. Jadi kadang bila macam murid dah diberikan aktiviti. Jadi murid tadi mungkin membentangkan di hadapan kelas. So pada masa yang sama itu juga berlakunya evaluation di situ. So Betul-betul. dia bukan kita kata nak tunggu bila dah habis kita mengajar di hujung. Tu yang kadang-kadang bila kita nak tunggu yang hujung tu yang memang tak sempat. So dia sepanjang satu sesi PDP tu memang akan ada penilaian. Sebab tu kalau kita lihat untuk standard 4 ada kat situ adakah kaedah pentaksiran yang dirancangkan tu di berbagai. Dia mungkin boleh secara lisan, mungkin boleh secara limbaran kerja. Secara pemerhatian pun boleh kan Puan Ros? Maksudnya kita perhatikan sama ada kita boleh dapat lihat dalam contohnya mereka tengah buat lepas tu kita nampak dia ada lisan dia berkomunikasi dengan rakannya, dia terang dengan rakannya, lepas tu nampak keyakinan dia boleh jawab. Itu pun melalui pemerhatian kita boleh juga buat pentadbiran kan Puan? Ya, lagi satu kadang-kadang aktiviti ni kadang mungkin dia menggunakan TMK, mungkin murid tadi dah menjawab. Contohnya dari segi macam quizzes, ada yang guna Kahoot ke kan. So kadang-kadang perkara tu tidak berlaku di hujung. Jadi kita dah mengajar, jadi kita nak mengukuhkan lagi pemahaman konsep untuk murid tadi ni. So kita dah bagi dulu, faham tak? Dan baru kita nak proceed lah untuk yang berikutnya. Ada juga, so dia bergantung kepada kreativiti cikgu. Bagaimana cikgu sebenarnya mengatur. Sebab bila kita diberi masa, sebab tu kalau dululah masa kita belajar dulu kan untuk micro teaching kan kita kena bagi. You nak letak set induksi tu berapa minit? You nak mengajar kontennya berapa minit? Dalam you punya konten tu you dah letak dah yang 5E tu. Engagement nak kena ada berapa minit, yang ni berapa-berapa. So you cuba ikut, jangan sampai you lajak daripada peruntukan waktu PDP yang diberilah. Kalau kita pandai, yelah saya pun percaya cikgu yang ada di dalam Google Meet ni semua memang bakal-bakal GC ni memang kira mengajar pun dah bertahun-tahun. Dia dah boleh manage dah waktu PDP tu sebenarnya. So saya rasa tak ada masalah lah kan. Betul kan, insyaAllah. Saya just kongsikan satu tip yang saya dapat daripada guru pembimbing saya SIC Plus saya berkenaan dengan time ni. Dia kata cikgu tulislah masa tu dekat sticky note. So letak kat sebelah meja cikgu tu. Oh, lepas habis set induksi tahu 10 minit, 5 minit. Okay, terus move. So dia alert lah dengan time. Mungkin cikgu-cikgu boleh gunalah cara ni menggunakan sticky note
tulis daripada pukul berapa ke pukul berapa, ini adalah seindasi. Daripada seterusnya adalah sesi gallery walker dan sebagainya. Ya, Ada satu soalan ni saya rasa kita perlu sebab dia berkenaan dengan pencerapan PDPC lah. Dia Cikgu Sarina. Beliau merupakan guru pendidikan khas yang mohon GC menjadi cabaran kepada dia sebab jika pembelajaran pasif kerana murid yang autism low function tidak memberi respon dalam PDP. Bagaimana penilaian Nazir terhadap pengajaran terhadap saya, terhadap beliau? okey. So kalau untuk guru pendidikan khas ni, dia cara kita memerhati dah tentulah tak samalah dengan macam kita lihat kepada murid di arus perdana. Jadi kalau ni mungkin kita mengambil kira daripada, saya pernah ikutkan, saya pernah buat penilaian untuk satu calon di sekolah pendidikan khas lah. So jadi kalau kita lihat daripada kelas tu pun biasanya untuk yang kelas pendidikan khas ni biasanya tak ramai kan. Betulnya Puan Sarina, tak ramai kan kalau kata satu kelas yang untuk pendidikan khas ni. Jadi kadang yang nak memberi respon tu memang kira takkan ramai lah. You takkan boleh dapat yang kata 90%. Tapi kita ambil kira lah juga daripada budi bicara Nazir. Benda ni kita nampak ada effort daripada calon sendiri. Maknanya dah guna pelbagai kaedah kaedah pengajaran, pelbagai kaedah kaedah pentaksiran. Tapi itu dari situlah kita akan memberi markah kepada cikgu tadi. Macam calon yang saya nilai tu, dia bagi macam reward. Jadi kepada murid-murid dapat jawab, so dia akan bagi bintang dekat board, kat whiteboard. Jadi itu cara ni lah. So kalau kelas Puan Sarina kata 9/9 autism semua. Itulah, itu satu cabaran dan saya percaya Puan Sarina, Cikgu Sarina ada cara tersendiri yang lebih mengenali murid tersebut dan bagaimana nak tackle murid tersebut rasanya. Ya, betul tu. Saya pun setuju dengan Puan Nabila kalau kata macam pendidikan khas ni, sebab katalah betul lah saya kata murid tak ramai dalam 9 orang. So maknanya cikgu yang mengajar ni dah kenal dah 9 orang murid ni, apa murid ni bagaimana, apa dia punya kekuatan dia. Sebab setiap murid kita ni dia ada dia punya kelebihan dia. So bagaimana kita nak tackle murid-murid kita ni supaya dia nak menjawab. Sebab dia hanya low autism kan. So bagaimana dia nak menjawab. So dia rasa berminat untuk jawab. So saya percaya Cikgu Sarina insya-Allah boleh tarik minat murid tadi ni. Tak ada masalah. Cikgu Sarina jangan risau sangat. Betul. Okeylah, kita bersambung dengan segmen yang kedua pula sebab kita tengok masa pun menceburi kita. Kita risau nanti pada segmen yang terakhir Q&A itu kita akan buka untuk semua guru yang mana ada persoalan boleh tulis di chat dahulu. Kita akan kumpulkan soalan tersebut dan insya-Allah kami cuba ketengahkan soalan tersebut, membincangkan soalan tersebut pada hujung segmen nanti. Okey, segmen yang kedua adalah berkenaan dengan RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia KPM yang baru diluncurkan pada tahun ini, baru dilaksanakan mula tahun ini. Dia 2026 hingga 2035. Berdasarkan RPM ini, boleh tak Puan Ros sharekan sedikit apa perbezaan ataupun perubahan utama berbanding dengan pelan yang dahulu? Adakah ada persamaan ke ataupun banyak persamaannya saya rasa, tapi mungkin ada beza sedikit yang perlu guru-guru ini take note. Salah tu Puan Nabila kalau kata ada persamaan tu, dia memang tak sama. Kalau sama, kenapa kita nak susah payah, kita nak buat RPM yang baru kan? Satu kita kena ingat sistem pendidikan kita ni dia very dynamic. Dia bukan stagnan. So dia akan sentiasa berkembang.
Jadi kalau dulu kita punya fokus tu dia adalah berbeza dengan yang sekarang. Kalau sekarang ni kita lihat ada 5 fokus kan. So dia mungkin hampir sama tapi dia kena bersesuaian pula dengan era sekarang, zaman pendidikan sekarang ni. Yang Malaysia ni ke arah IR 4.0. Sebab tu kenapa kalau kita lihat dasar-dasar pun dah disesuaikan. Kalau dulu untuk PPPM tu kita tak ada buat penglibatan yang melibatkan AI tu terlalu banyak, tapi sekarang ni AI tu sendiri pun dah berkembang terlalu besar, dah masuk dalam kita punya sistem pendidikan kita. Jadi yang cikgu-cikgu sekarang pun ada yang lebih pandai, lebih bijak lagi. Ada yang guna Google Space lah, ada yang buat OPR tu dah pandai, dah guna Canva, dah tak guna sangat dah PowerPoint dah kan. Ada guna Prezi pun sebenarnya kan. So kena sesuai lah dengan apa RPM sekarang ni. So dia mengambil kira perkara-perkara yang sebegini. Satu lagi sekarang kita lihat untuk RPM ni fokus utama kita sekarang kita nak ada macam katalah kita lihat kepada teras 2. Teras 2 dia merujuk kepada murid. Kalau teras 3 dia merujuk kepada guru. Guru di sini pula dia nak melahirkan kepada pemimpin. Pemimpin-pemimpin muda. So kalau dulu kita lihat dalam PPPM yang lama memang tak ada lah. So ada beza lah di situ. Sebab saya percaya nanti untuk pembentangan calon-calon sekarang ni memang kita akan fokus kepada RPM sebab PPPM tu dah tak valid dah. Jadi of course pula bila masa pembentangan cikgu-cikgu memang calon-calon tadi dia akan fokus kepada teras 2 dan teras 3. Mungkin ada jugalah mengambil kira kepada teras 4 yang merujuk kepada prasarana. Oleh itu apa macam sebab dalam pembentangan mereka perlu lihat ataupun lihat peranan dan impak mereka lah berdasarkan RPM. So adakah macam bagaimana mereka nak macam sebab benda ni agak baru tapi saya percaya ramailah cikgu-cikgu yang kita dah start lah, kita tahu teras 2 berkenaan dengan murid, teras 3 berkenaan dengan guru. Lepas tu dan ciri-ciri murid tu pun kita ada yang beradab, yang berkeyakinan. Boleh tak cikgu-cikgu terangkan peranan dia tu, apa yang dia buat yang telah menjurus kepada kemenjadian murid berdasarkan RPM macam itulah Puan Ros. Ya, untuk yang pembentangan ni memang calon-calon telah dimaklumkanlah pembentangan dalam masa 15 ke 20 minit dan saya percaya memang kami sendiri dah beri guideline lah. Dah beri guideline setiap apa yang perlu ada dalam slide dan apa yang perlu dibentangkan. Jadi sekarang ni kalau kita nak lihat fokus utamanya end up sebenarnya macam mana calon-calon tadi ni boleh faham dengan RPM ni, sejauh mana kefahamannya dan bagaimana sebenarnya calon-calon ni tadi ni dia menyokong RPM tadi dalam membangunkan kemenjadian murid. Contohnya macam kita kata kalau dia merujuk katalah memang calon ni terlibat dalam membangunkan prasarana dekat sekolah, so katalah dia buat STEM hub ke, so bagaimana STEM hub tadi ni membantu dalam pencapaian murid. So calon boleh explain lah ataupun katalah maybe dia fokus kepada buat mentor-mentoring untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. So memang kira macam dia merancang berbagai-bagai program. So bagaimana program-program tadi ni dia membangunkan kompetensi guru-guru di sekolah dia sehingga sekolah dia ni kira macam diangkat lah. So dapatkan pencapaian yang lebih baik. So perkara sebegitu. So dia boleh explain dengan baik. Sebab sekarang ni RPM ni kalau kita tahu pun dia baru diluncurkan pada Januari. Jadi macam masih lagi pada peringkat untuk JPN dia memperhalusi dari segi pelan taktikal. Dan taktikal tu pun ada yang dah diturunkan tapi belum sepenuhnya diturunkan ke sekolah. So perkara sebegitulah. Jadi tapi kalau kita nak tanya pun biasanya RPM ni lah. Ni kira bocor jugalah kan soalan. Sebabnya dia akan merujuk kepada grade. Biasanya kalau nazir-nazir ni kan katalah kalau kata yang mohon tu grade DG13 dia sama je DG10 sampai DG13 ke 14 ni dia memang akan kena buat pembentangan untuk 15 ke 20 minit.
Tapi kalau kata macam DG10 dah tu, tak adalah kita nak tanya calon ni kan sejauh mana dia faham, sebab peranan dia dekat situ pun dah berbeza. Tapi kalau kata yang mohon tu ialah DG13, kita dah tahu dah untuk DG13 ni, calon ni sepatutnya dia berperanan sebagai seorang pemikir strategik. Jadi sejauh mana dia menyokong kepada RPM tadi ni, apa yang dia boleh buat untuk melaksanakan RPM ni, memastikan RPM tadi ni berjaya sebenarnya. So kalau kata macam DG10, kita nak tanya dia pun baru je berapa tahun mengajar kan. Jadi macam masih lagi tak nampak lah kan, tak berapa jelas sebab dia mau kepada pelaksana. Kalau DG13, dia dah sebagai pemikir. Maknanya kita nak lihat pemikiran calon tadi ni sejauh mana untuk menjayakan RPM. Betul, untuk menjaga RPM. So menjawab soalan ada Cikgu Nurbaya, adakah perlu present untuk semua teras atau kita ambil yang kekuatan kita sahaja? Saya rasa Puan Ros dah ulas tadi, kita satu berdasarkan grade lah. Di manakah kita, kalau grade macam DG13 pemikir strategi, kita apakah peranan kita untuk menjayakan RPM tu. Cikgu kena ikut kesesuaian, teras mana yang sesuai dengan peranan cikgu tu. Betul kan Puan Ros? Ya. Sebab sekarang ni kalau kita nak bentang semua pun, contohnya dari segi, tak salah, boleh je kalau calon nak bentang semua, tapi dia akan ambil masa lebih daripada 20 minit lah sebab dia banyak. Dan ada perkara sebenarnya kadang you hanya boleh explain, contohnya katalah dari segi untuk kemapanan teras 6. So apa yang you buat untuk untuk kemapanan, kelestarian tadi. Mungkin sebenarnya sekolah belum ada usaha ke arah itu. So kalau kata calon bentang, calon nak bentang tu nanti calon sendiri pun akan sangkut. Dia tak ada idea. Tapi kita boleh je bentang macam di peringkat awal untuk lihat sebenarnya sejauh mana calon faham. Selepas tu bolehlah pergi kepada fokus. Okay, peranan saya. Contohnya saya dalam saya menjayakan teras 3 lah. So apa yang saya buat kan. So pun boleh. Berkenaan dengan saya luaskan skop, bukan luaskan skop lah. Berkenaan dengan pembentangan, ada soalan saya berminat nak tahu. Kadang-kadang kita diberi masa, bukan kadang, kita diberi masa untuk 15 hingga 20 minit untuk membuat pembentangan. Adakah masa tu jemaah Nazir akan buat Q&A at the same time, ataupun dia tunggu hujung kita dah bentang habis baru dia akan tanya? Kadang-kadang dia macam minat dengan poin kita, adakah dia akan tanya waktu tu ataupun di hujung yang tu sebenarnya kan dia bergantung kepada Nazir, tapi kalau ikutkan sepatutnya kita memang tak akan ganggu calon semasa pembentangan. Kalau saya sendiri pun saya akan jaga masa. Kalau calon bentang saya takkan ganggulah, sebab tak nak nanti dia akan break, sebab bila dah break nanti calon dah macam lost. Dah lah calon tu nervous kat depan tu kan nak bentang, lepas tu pula you tanya pula, so lepas tu dia akan jadi lost. Jadi saya akan tanya tu nanti di hujung selepas habis masa pembentangan, then baru kita akan pergi balik lah pada slide tu. So tu saya tak boleh nak kata sebenarnya benda tu macam mana, sebab kalau ikutkan kita tak sepatutnya ganggulah. Tapi kadang-kadang ada Nazir, dia tak nak nanti macam dia terlupa, so semasa pembentangan tu dia tanya. Itu bergantung kepada panel penilai lah. Okay. So kira macam bersedia je lah. Jadi kalau kata nak tanya dengan saya, sebenarnya kalau macam nak bentang dulu 7 teras ni, tapi lepas tu kita highlightkan kat mana kita punya fokus, kat mana kita berperanan di situlah. Sebab saya percaya kalau kata untuk teras 1 ke, yang teras 2 dah berkait dengan dasar sekolah, tak adalah kata ni sekolah dari segi macam melaksanakan dasar sahaja sebenarnya. Kan, so apa peranan kat situ? Takkan sekolah kedik dasar pula, ada time tu dah tidak. Maknanya di situ peranannya macam mana untuk katalah macam dasar MBM MBI. So adakah kata calon berperanan di situ dalam menjayakan dasar MBM MBI? Kat situ apa yang calon buat? Kan. Tapi di situ pun pada saya kita nampak mau kepada teras 3 jugalah. Kan, ataupun teras 2, sebab impaknya nanti kepada murid.
Kalau kata Mm-mm. menjayakan membantu dalam melaksanakan dasar MMBI. Tapi impak tadi kepada murid, sebab tu saya kata macam contohnya murid yang tak boleh membaca, akhirnya tadi murid tadi ni dapat membaca. So, apa program yang cikgu buat? Apa program, apa je usaha-usaha yang dijalankan sehingga dapat membantu murid tadi ni dari segi yang memang kira tak boleh membaca, dapat membaca. Murid yang tak boleh mengira tapi tiba at the end sebelum awak dah habis dia punya sesi persekolahan, habis sesi akademik tu dia dapat ni lah, dia dapat pula mengira kan, dapat buat pula Betul. operasi. So apa Uh-uh. usaha yang dijalankan, ada ke cikgu buat kelas fajar pagi-pagi setiap Uh-uh. hari kan. So perkara macam tu calon kena explain dekat Nazir sebab Uh, kita tak nampak, maknanya ada usaha juga kat situ. Sebab kita uh-uh. tak nak nanti macam calon ni pun sebenarnya kita tak nak dia hanya buat tu untuk diri dia sendiri. Mm-mm. Jadi maknanya dia memberi impak kepada sekolah, memberi impak tu kepada murid juga. Okay, okay. Okay. So, cik, ada soalan yang sama tapi kita dah ulas dah tadi. Memang cikgu boleh pilih teras yang bersesuaian. Tapi macam Puan Ros kata, mungkin kita secara roughly kita bagi tahu berkenaan dengan 7 teras, tapi kita kena tekankan peranan kita, peranan utama kita berkenaan dengan teras mana. Ya, ada mic yang terbuka. Tak ada mic yang terbuka. Mohon cikgu untuk mute supaya Coffee Talks ni berjalan dengan lancar. Lepas ni kita akan buka untuk segmen Q&A. Untuk segmen kita yang kedua dah habis berkenaan dengan RPM. Kita akan terus dengan segmen yang ketiga. Di sini saya buka kalau ada mana-mana guru yang ingin ada soalan yang ingin diajukan kepada Puan Ros, ataupun kita boleh bincang di sini. Saya rasa kan Puan Nabila ada soalan-soalan kat sini juga yang macam apa kita belum baca lagi lah. Kan contohnya macam soalan daripada Puan Zalihatun ni untuk murid yang pemalu dan pendiam. Bagaimana kita nak taksir bahawa murid itu bukan dalam aktiviti yang dijalankan. Kan? Ataupun so kalau macam ni untuk murid yang pemalu dan pendiam ni, itu sebenarnya usaha cikgu sebenarnya bagaimana murid ni supaya kita bagi dia boleh bercakap. Sebab kadang-kadang cikgu kena tahu tackle lah. Dia sebenarnya macam ni lah, kalau kita boleh engage dengan murid, insyaAllah murid tadi ni bila dia seronok, yang penting dia seronok. Bila dia seronok, dia akan join aktiviti, dia akan bercakap. Sebab tu kalau kita lihat dalam set 4, ada tak aktiviti sesi PDP ni menyeronokkan? Dia ada unsur didik hibur tak? Dia menyeronokkan tak? Satulah saya pesan lah pada calon kan, kalau kata bila PDP tu, biar PDP tu budak-budak rasa enjoy. Kalau tengok muka murid-murid ni kan sebenarnya dia rasa macam boring. Cuba cikgu letak lah kan, kalau Nazir yang datang tu agaknya dia rasa boring ke tak? Kalau budak sendiri pun dah rasa boring. Ada ketika sebenarnya kadang-kadang PDP ni bila sangat seronok, kita tak sedar pun masa tu dah berlalu. Murid-murid ni dia rasa seronok dan dia nak lagi cikgu. So dia rasa sangat excited. So murid berdiam, automatik dia akan join. Dia akan seronok. Tapi kena pandai kena pandai engage dengan murid. So bagaimana you nak tarik minat. Sebab tu kita nak lihat juga ada tak macam pembelajaran ni dia boleh menarik minat murid. Dan paling-paling penting PDP kita ni, apa dia isi pembelajaran yang kita nak sampaikan, kita cuba relatekan sebenarnya dengan kehidupan seharian murid. Sebab supaya macam murid nampak kat mana sebenarnya dia boleh gunakan ilmu ni. Cikgu ajar, contohnya macam kata Puan Nabila ajar matematik, kena beritahulah dengan murid kan, okay, kenapa you kena belajar ni, kenapa you kena belajar whole number, nombor bulat kan. Biasa nombor bulat ni memang ada kan, setiap tahun akan ada bab pertama tu kan. So kenapa kena ada, tahun lepas dah belajar, masuk naik lagi ni belajar lagi kan. Setiap kali naik tahun kena belajar. So kena explain lah kan kat mana you boleh guna. Tapi bila sebab kalau tak explain,
murid tak nampak, dia akan rasa bosan. Matematik ni pula susah nak tarik Betul. minat murid. Betul. Kadang-kadang kadang-kadang murid ni kan dia rasa macam malas lah nak kira. Lagi-lagi macam murid sekarang, dia malas nak guna kepala otak kan, boleh guna kalkulator kan. Kalkulator. So jadi macam nak kena bagi tahu, okey kat mana you boleh guna kan. Tapi nak kira simple-simple pun you nak kena buka phone, nak kira ambil masa. So macam kadang-kadang kita just macam congak-congak je. Nak kira okey simple matematik. Okey. Okey yang ni harga dia RM9.90. Yang ni kalau beli yang ni. So aku ada RM50. So macam mana? So macam itulah. Kan so dia akan kira sendiri. So di situ kita kata guna konsep nombor bulat tadi. You buat nombor bulat tadi kan kadang-kadang mudahkan sebab kita tak tahu takkan nak kira pula. Oh lambatlah pula ni. Lambat. Kan tengah beratur nak bayar ni, cukup ke tak cukup duit ni, dah nak sampai kat cashier dah ni habis kira lagi. Betul-betul dia kena pandai lah. Saya percaya kalau matematik, kalau bab wang ni murid memang sangat seronok lah, terutamanya lah kalau nombor bulat tu dia nampak. Dan betul lah macam Puan Ros kata, kita kena relate dengan kehidupan seharian, barulah mereka rasa ada tujuan kenapa mereka belajar macam tu lah. Ya betul, sebenarnya dia bukan hanya untuk matematik ke untuk sains ke, sebenarnya dia semua mata pelajaran. So dia kena tahu sebenarnya kenapa kena belajar ni kan. Kadang-kadang dia datang sekolah, dia hanya datang sekolah dan dia belajar, tapi dia tak tahu kenapa dia kena belajar. Oh mak suruh datang sekolah, so datanglah sekolah. Jadi bila datang sekolah, bila dalam kelas so jadi macam bosan sebab dia terpaksa mak suruh datang sekolah kan. So itu keadaannya. Tapi kalau pembelajaran tu seronok, jadi murid ni sendiri dia nak join aktiviti. Dia sendiri angkat tangan, tak payah cikgu nak sebut nama. Okey Aiman, okey ni Siti, tak payah. Dia sendiri, cikgu saya. Dia sendiri akan angkat tangan. Dia rasa seronok kan. So tu terpulang kepada macam mana cikgu menarik minat murid lah. Kalau kita guna reward pun macam STAR tu pun saya percaya murid berminat juga. Betul Puan Ros, kita ada reward, ada kalau murid jawab kita bagi something ataupun dia kumpul STAR, at the end dia dapat collect gula-gula ke macam tu pun boleh juga kan. Boleh. Terpulang kepada cikgu lah sebenarnya nak bagi reward bentuk bagaimana. Ada yang bagi stiker, ada yang bagi star, kadang ada yang macam bagi bila soalan yang memang kira macam cepu emas tu dia bagi memang hadiah glass, dapatlah coklat ke kan. So bergantung kepada cikgu. Cuma satulah saya nak ingatkan, kadang-kadang cikgu-cikgu kita ni kurang memberi pujian, kurang bagi kredit kepada murid. Daripada kata-kata tu kan. Kadang-kadang kita ni dalam kelas kita sendiri nak dengar cikgu ni cakap okey bagus kan, okey tahniah, okey bagi sikit tepukan. Kadang-kadang tu cikgu ni tak nak bagi macam kredit untuk murid. Itu yang kadang-kadang murid pun macam malas nak jawab. Cuba kalau macam cikgu ni bagi sikit motivasi kan, bagi sikit rangsangan kepada murid. Oh bagus soalan awak kan. Jadi macam okey apa kata kalau kata murid ni jawab tak betul pun, okey soalan jawapan kamu ni sebenarnya dah baik, tapi mungkin boleh ditambah baik lagi. So ada siapa lagi jawapan nak tambah baik jawapan kepada Nabila contohnya macam tu kan. So dia rasa dia seronok lah sebab dipuji. Kita kan manusia kan, manusia ni memang suka dipuji, lagi-lagi kalau anak-anak ni kan. Nanti sampai bawa ke rumah, nanti dia akan cerita, mak tadi dekat sekolah cikgu puji, dapat jawab macam ni, ada seronok. Kita kan anak-anak kan. Betul. Okey, ada banyak dah soalan di sini ni. Daripada Cikgu Khairunisa. Assalamualaikum Puan, adakah sewaktu penilaian PDP buku latihan murid akan dinilai oleh jemaah nazir? Buku apa? Buku latihan murid. Oh, buku latihan murid. Okey, buku latihan murid ni dia memang kira salah satu aspek yang kita lihat lah. Sebenarnya tak payah untuk penilaian nazir pun, bila buat pencerapan pun memang kita akan lihat sebenarnya. Sebab itu daripada kira macam nak tengok sama ada cikgu aware ke tak, murid ni sebenarnya faham ke tak konsep yang dia ajar dalam kelas. Dan macam mana pula cikgu tadi dia memberi penekanan kepada aspek pembetulan. Kadang-kadang murid ni lemah, jadi dia tak dapat konsep tadi, jadi bila bagi latihan dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab,
ada tak macam cikgu check, cikgu semak tak buku latihan murid? Saya hari tu baru je masa saya buat penyerapan, cikgu ni dia semak, ni sekarang dah bulan 6 kan, daripada buka sekolah sampai sekarang baru 2 kali semakkan. So maksudnya macam cikgu tak cakap ni lah, macam tak tengok pun sebenarnya murid ni faham ke tak faham. Lagi satu, bila dari segi aspek pembetulan, ada tak macam cikgu ni dia semak pembetulan tadi. Kan sebab kita nak make sure sebenarnya anak-anak murid ni sebenarnya faham konsep yang diajar. Betul-betul. So di situlah kita akan ukur. Jadi jadi jawapannya memang kita akan lihat buku latihan murid. Jadi daripada sekarang ni semaklah kan. Sebelum Nazir datang kena semak. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya, Cikgu Nuraini. Jika saya ingin memohon GC pada tahun 2027, tahun depan, boleh tak saya mohon untuk subjek A sekiranya subjek A mula diajar pada tahun 2025? Maksudnya 25, 26, 27. Boleh ke? Dia kira 3 tahun ke ataupun itu kira 2 tahun setengah? Macam tu. Oh, yang pada Raini ni ke? Jika saya ingin Ya, memohon betul. GC, boleh tak saya mohon untuk subjek A sekiranya subjek A boleh diajar pada tahun 2025? Boleh. Dia kena dalam masa tempoh 3 tahun. Contohnya katalah memang cikgu mengajar sejarah. So cikgu tahun depan nanti nak mohon tu memang untuk sejarah. So boleh. Maknanya kena mengajar sejarah untuk 3 tahun. Memang minta lah dengan sekolah kan. Minta dengan pengetua saya nak ajar sejarah. Sebab saya nak mohon GC tahun 2027. Boleh. Sebab kita nak kata macam bila guru cemerlang, maksudnya dia dah pakar dalam bidang dia. Pakar dalam mata pelajaran tu. Janganlah kata macam tahun lepas mengajar, tahun ni tak mengajar, tahun depan pula baru mengajar. So dikira ada break dekat situ lah. Betul-betul. Soalan seterusnya, perlu ke PDPC mengikut RPT? Kadang-kadang RPT kita telah terlari sebab ada ujian ke. Macam mana Puan Ros? Dia sebenarnya kita boleh sebaiknya kita cuba ikut serapat mungkin dengan RPT lah. Sebab kadang-kadang kita dah buat RPT ni awal sebelum sekolah buka ataupun pada yang pertama tu dah settle dah RPT, tapi kadang-kadang mungkin di dalam sepanjang sesi persekolahan ni ada pula yang macam kata ada suka, tiba-tiba terpaksa beranjak pula ke kan. So ada cuti-cuti ni, so tak apalah. Kadang-kadang kita dah mengambil kira, tapi kadang-kadang tiba-tiba ada berlaku sesuatu ke, so terpaksa anjak. Tapi kita kalau boleh, kita cuba ikut RPT tu sebaik-baiknya. Sebab kita memang akan semak. Okay, minggu ni kita datang, cikgu ni dia mengajar ikut tak RPT ni. Semuanya kalau diikut, alhamdulillah lah. Kalau tak ikut tu kita cuba dah tanya, cikgu dah macam lari ni, ni kan kenapa. So kita just nak dengar lah dia punya penjelasan dia. Kenapa tak ikut RPT. Tapi janganlah pula macam sebab nakkan RPT, tajuk sebelum tu tak ajar. Tak sempat ajar lagi ni. Tapi sebab nak juga bagi match dengan RPT. Jadi Nazir nak datang ni minggu depan ni. So kita ajar tajuk ni dulu. Ya, saya rasa ada cikgu yang akan ada terfikir macam tu lah. Sebab dia sebab kita akan verify dengan murid. Jadi kalau kata macam cikgu buat macam tu, kita akan verify dengan murid. Cikgu akan tertangkap. Murid kata, tak belajar lagi tajuk ni sebenarnya. Tiba-tiba cikgu dah masuk sini. Kan? So jangan. Sebab tu pentingnya kita kena verify dengan murid. Sebab murid ni memang tak ada tim nipu kan. Kita kalau di-train oleh cikgu murid sangat jujur. Ya, murid memang sangat jujur. Okey, soalan seterusnya. Bilakah tarikh mula dan berakhirnya penilaian GCPC? Kalau dia akan mula 22 Jun, which is 2 hari lagi ni, sehinggalah 28 Ogos. 28 Ogos 2026. Ya. Ya, betul right. Okay, next soalan. Cikgu Alan Gibson. Salam sejahtera, 4 daripada 9 murid saya telah menunjukkan peningkatan dalam kemahiran membaca selepas mengikuti kelas tambahan yang dilaksanakan mengikut tahap penguasaan masing-masing. Bagaimanakah saya boleh membuktikan keberkesanan intervensi ini kepada Nazir?
Kalau video boleh Puan Ros. Kita boleh nampak dia dah boleh membaca ke? Dari Boleh sini. ada, kalau kata ada video, mungkin kata ada buat report ke, mungkin ada buat analisis ke. So perkara macam tu boleh tunjuklah kepada Nazir bila hari penilaian nanti. So maksudnya kata macam kata bila datang kita dah buat analisis. So setiap kali kita kelas tambahan kita akan ada buat pelaporan kan. Sebab tu sebenarnya penting untuk kita buat pelaporan. Sebab tu kita punya evidence. So katalah kelas tambahan untuk yang sesi yang pertama. So maknanya apa aktiviti yang dijalankan. So apa pencapaian murid tadi. Jadi katalah daripada murid tadi ni mungkin hanya dia boleh tak boleh membaca langsung, dia boleh dah mengeja sikit-sikit. Okay, untuk yang sesi yang kedua mungkin kata ada aktiviti yang macam ni nampak murid A lah contohnya kan kata nama dia Ali. So dia dah boleh macam mengeja dan membunyikan, okay, mungkin dah mengenal huruf vokal ke kan, so huruf konsonan, so perkara macam tu. So buatlah dia punya report. Okay. Seterusnya soalan ini, soalan ni ada ke atas tadi. Rasanya ramai yang ingin bertanya berkenaan ni. Cikgu Lawrence, saya sekolah menengah, RPH sekolah menggunakan ERPH, ringkas. Sekarang untuk Nazir datang, perlu ke yang lengkap detail pada set induksi detail, aktiviti pengajaran, ada nilai, ada TP dan sebagainya? Saya rasa perlu detail. Betul Puan Ros? Dia tak adalah sangat ringkas yang guna ERPH yang point form je tu kan? Ya, dia sebenarnya hari yang Nazir datang, Nazir akan maklumkan seminggu lebih awal. Jadi untuk mungkin dia tak akan beritahulah. Maksudnya katalah saya akan beritahu okay, minggu depan saya nak datang lah untuk buat penilaian kepada Cikgu Lawrence tadi. Okay, jadi saya tak akan beritahu hari apa saya akan datang. Saya akan minta jadual. Katalah Cikgu Lawrence ni untuk mata pelajaran, katalah sejarah lah contohnya. Untuk mata pelajaran sejarah. Jadi saya akan tengok minggu depan Cikgu Lawrence kelas sejarah dia ada hari apa. Jadi untuk yang minggu depan yang Nazir nak datang, dia tak memberitahu hari apa yang dia akan hadir ke sekolah untuk buat penilaian. Cikgu Lawrence kena bersedia dengan print ERPH tu. Jadi supaya get ready bila Nazir datang dah ada. Yang hari-hari lain memang kita tahu lah ERPH ni kita memang tak print lah, kita simpan sebab dia dah ada dalam mungkin dalam Google Drive kan. Kan ada dalam sistem. Sebab ada sekolah kadang-kadang dah memang ada dalam sistem. So memang sekolah beli sistem tu. So you just buat dalam sistem saja. Tapi bila hari kehadiran Nazir datang ke sekolah, print lah. Jadi kalau kata rasa macam Nazir ni tak beritahu bila macam banyak kan. So nak print hari-hari macam banyak. Kan satu hari kadang-kadang mengajar sejarah dalam satu hari mungkin ada 3 kelas. So banyak lah. Jadi mungkin kata boleh tunjuk bila hari Nazir datang, cikgu boleh tunjuk. Buka je daripada Google Drive tadi, okey ini RPH saya. Pun tak ada masalah juga. Tapi kadang lebih baik lah, kadang ada Nazir-Nazir yang datang ni kadang-kadang pun bukannya muda-muda kan. Jadi kadang-kadang tu kita nak yang visual supaya nampak lebih jelas. Tiba-tiba pula lah kata hari yang Nazir datang tu pula internet kat sekolah pula tiba-tiba down. Kan? So tak boleh nak buka pula lah masa tu. Macam mana tu Cikgu Lawrence? So kita kena fikir tu pelbagai segi lah. Betul. Lepas tu dan RPH tu kena detail, kena aktiviti apa yang cikgu laksanakan. Kalau macam Puan Ros, kalau macam dia ada cikgu ada buat pembelajaran terbeza pun perlu diletakkan dalam RPH tu lah sebagai rujukan Nazir, betul kan Puan Ros? Dia sebenarnya macam RPH ni dia ikut seperti mana yang memang sekolah dia dah tetapkan. Katalah untuk pengurusan sekolah Puan Nabila dengan sekolah Cikgu Lawrence mungkin dia punya penetapan dari segi penulisan RPH tu berbeza. Jadi tak semestinya bila hari yang Nazir datang tiba-tiba RPH Cikgu Lawrence ni dia kena sedetail-detailnya. Sedangkan sekolah mengajar formatnya bukan begitu. Tak ikut je format macam biasa. Kita pun tahu dari segi aspek penulisan RPH ni seperti mana SPI bilangan 3 1986, 1989 tu. So maksudnya kena ada 3 elemen sahaja dalam RPH. So kena ada objektif yang boleh diukur kan, kena ada aktiviti, kena ada refleksi. So yang lebih-lebih tu sebenarnya bergantung kepada sekolah. Saya tak boleh nak kata okey nanti saya nak datang ni Cikgu Lawrence kena ada je, saya nak kena ada TV, nak kena ada kriteria kejayaan. Tak, dia bergantung kepada sekolah Cikgu Lawrence sendiri.
Lepas tu apa lagi soalan? Banyak soalan ni, kita nak kena pilih yang bersesuaian. Saya tertarik dengan soalan Cikgu Nur Syazwani. Salam, boleh ke sekiranya guru menulis OP dan KK dalam bentuk slide untuk menjimatkan masa dan ditayang semasa PC? Memandangkan kelas mempunyai kemudahan smartboard dan atau mesti wajib tulis dekat whiteboard? Boleh kan Puan Ros? Boleh, tak ada masalah. As long sebenarnya benda tu ada paparan ke, kita pun nampak, tak ada masalah pun. Tak tulis pun tak ada masalah sebab kadang-kadang ada dalam RPH. So dia tak ada satu wajib lah. Saya rasa ada satu yang dekat sini, Miss Tech Teacher. Dia kata, saya ingin bertanya, sesuai atau tidak semasa Nazir datang, kita yang tentukan kelas untuk dicerap. Tidak. Puan Ros. Macam mana Puan Nabila? Puan Nabila dah ada pengalaman kan? Dia tak, memang apa, kita kena sedia, kita kena bersedia. Macam saya, Alhamdulillah saya ada ajar subjek lain. So macam yang saya mohon matematik. So kita akan, kita dapat kita tengoklah macam tadi, macam cikgu yang ajar sejarah. Dia tahu okey hari apa yang dia ada sejarah. Dia kena ready lah. Dan kalau hari tu dia ada 3 kelas sejarah, dia kena ready lah untuk 3 kelas macam tu. Kita tak boleh pilih. Tak boleh. Dia sebenarnya macam ni lah, cikgu kita sebenarnya memang tak, biasanya kita tak beri untuk calon pilih lah. Melainkan ada justifikasi sebab kadang-kadang kita tak tahu Nazir ni dia akan sampai pukul berapa. Kadang-kadang ini mungkin okey dah memang dia dah bermalam dah dekat situ. So esok pagi pukul 7.30 dia dah sampai dah dekat sekolah. Jadi dia kata okey dia dah settle ni untuk dengan pengetua. So dia nak buat pencerapan. So untuk pencerapan katalah hari tu mungkin ada kelas matematik. Kelas matematik untuk hari tu ada 3. Jadi dia fikir okay, saya nak masuk yang kelas pukul 10. Macam mana cikgu nak tetapkan? Tapi saya tak bersedia pukul 10. Saya nak minta Nazir datang, Nazir masuk kelas saya pukul 12 lah. Tak boleh. Memang tak boleh. So kadang-kadang Nazir ni fikir kata macam tak apalah. Dia atas budi bicara Nazir. Mungkin Nazir fikir dia nak macam okay, dengar dulu pembentangan apa semua. Ujung baru nak masuk PDP. Sebab mungkin masa tu panjang sebab nanti nak buat soal jawab dengan murid kan. So dia mengambil kira banyak perkara. Kadang-kadang sebab kita ni datang kadang-kadang bukan daripada tempat yang sama. Jadi kadang-kadang belum lagi kira kalau macam kata Nazir datang hari ni mungkin kata dekat lah datang. Tapi seorang lagi Nazir ni mungkin sesat pula. Janji-janji patutnya pukul 8 tapi pukul 9 baru sampai. Kelas cikgu pula sebenarnya cikgu dah nak bagi kat Nazir ni kelas pula pukul 8.30. Memang tak dapat lah cikgu. So dia ada banyak perkara lah, banyak faktor yang perlu diambil kira lah. Okey. Kita boleh ambil lagi 1, 2 soalan. Banyak pula soalan Boleh. mana ke Puan Ros nak ambil yang mana yang boleh saya ada yang satu ni Cikgu Khairul ni, saya kalau boleh saya nak jawab semua sebab saya tak nak lah pula macam yelah mesti akan ada yang rasa hampa sekiranya soalan dah diutarakan tapi tak ada jawapan kan. So macam soalan Cikgu Khairul ni dia kata penaziran dilakukan oleh Nazir Negeri atau macam mana. Untuk penilaian bukan penaziran. Penilaian ni sebenarnya dilakukan oleh Nazir Negeri dan juga Nazir daripada IP. So bergantung kepada pasangan penilai. Ada ketikanya kedua-dua biasanya memang akan 2 panel. Kedua-dua panel daripada negeri. Jadi ada ketikanya satu daripada Putrajaya, satu daripada negeri sendiri. Pun ada ketikanya kedua-dua panel datang daripada negeri yang berbeza. Bukan daripada negeri Cikgu Khairul tu sendiri. So itu tak ada ketetapan. Sebab dia mengikut option lah. Kadang-kadang untuk Nazir katalah Cikgu Khairul ni mungkin datang daripada Perak tapi Cikgu Khairul ni mungkin mengajar sains lah tapi di Perak tak ada Nazir sains. So kita terpaksa ambil panel penilai mungkin daripada Kedah, mungkin daripada Putrajaya sebenarnya untuk buat penilaian. So begitu. Dia sebab satu Nazir penilai dia mesti mengikut option. Kadang-kadang kalau rezeki dapatlah dua-dua tapi mengikut option. Contohnya kata nak matan sains mungkin tiba-tiba
Cikgu Hairul ni memang mengajar sains, so penilai rezekinya dua-dua dapat sains. Macam tu lah. Dia akan ikut option betul. Okey. Ya, dia akan ikut option lah. Sebab nanti kita nak tengok PDP. Bila nak menilai PDP, dia melibatkan konten. Jadi tak boleh lah kita nak letak Cikgu Hairul mengajar matematik. Datang pula satu Nazir penilai dari dia punya option dia RBT, satu pula bahasa Inggeris. Macam mana nak memberi macam nak melihat adab konten ni bertepatan kan. Ya. Betul. Okey. Ada lagi. Kelas Okey. saya memang tidak dapat kawal walaupun dapat pelbagai cara. Bagaimana? Adakah masalah ini? Ini memang sebenarnya kalau tak dapat kawal, sebenarnya cikgu kena cari cara bagaimana untuk kawal kelas. Sebab benda ni sebab cikgu lagi kenal sebenarnya murid cikgu. Jadi cikgu kata hari kebetulan lah pula sebenarnya hari yang cikgu ada kelas dengan kelas yang tak dapat dikawal ni, hari tu jugalah Nazir nak datang nilai. So cikgu takkan nak katakan kelas ni tak dapat dikawal, puan janganlah masuk kelas ni, puan masuk kelas yang lain boleh tak kan. So dia ikut rezeki juga. Jadi cikgu kena cari cara bagaimana untuk kawal kelas. Tu terpulang kepada cikgu. Okey, yang berikutnya Puan Nabila. Yang seterusnya yang seterusnya Cikgu Zuhaila, permohonan tahun semasa perlu disediakan laporan 3 tahun sebelum ya. Bagaimana dengan evidence hasil kerja murid untuk tahun-tahun sebelumnya? So maksudnya dia kita kena kompetensi kita sediakan 3 tahun dan juga laporan yang lain 3 tahun ke belakang. Tapi mungkinlah ada evidence hasil kerja murid yang kita tak ada tahun-tahun sebelum ni. Macam mana Puan? Itu soalan dia. Tak adalah hasil kerja murid untuk tahun-tahun sebelum ni, tak ada satu kemestian pun. Biasanya kalau kata yang untuk nak lihat tu mungkin kata merujuk kepada inovasi lah. Mungkin inovasi tahun lepas. Sebab kadang-kadang ada cikgu ni sebab inovasi tu macam salah satu daripada aspek yang dinilai. Jadi mungkin kadang ada cikgu ni dia rajin berinovasi. Jadi inovasi tahun lepas ada, tahun sebelum tu pun ada. So just nanti display je lah. Kan. Termasuk tahun yang tu lah. Okey, Cikgu Sarina, adakah subjek GC yang kita mohon subjek itu yang akan dicerap? Ya, Cikgu Sarina. Sebab kita nak lihat cikgu sebenarnya memang pakar dalam mata pelajaran yang cikgu mohon tu. Jadi sebab tu kadang-kadang tak boleh, kadang-kadang cikgu ni memang cikgu matematik tapi tiba-tiba minta pula GC untuk jadi cikgu media. So memang tak kena lah. Jadi dia kena macam tadi lah, kita dah kata lebih kurang dalam 3 tahun mengajar subjek tu supaya nampak macam mahir. Yang ni tahun depannya mohon. Ni daripada Cikgu Ahmad Fauzan. Nak tanya bilakah keputusan GCPC tahun 2025? Sekiranya ada buat permohonan GCPC tahun ni, tahun 2026 ni, adakah masih akan dinilai? Okey, untuk keputusan GCPC tahun 2025 itu bukan dalam keputusan daripada Jemaah Nazir. Sebab macam Jemaah Nazir ni dia hanya membantu BPSM bahagian sumber untuk buat penilaian. Jadi keputusan nak keluar bila ditentukan oleh BPSM. Dan untuk pengetahuan lah calon-calon semua yang memang saya pastilah calon-calon ternanti-nanti mana yang dah mohon tahun 2025 seperti mana Cikgu Ahmad Fauzan ni tak sabar nak tunggu keputusan kan. Tapi untuk setahun lembaga kenaikan pangkat dia hanya bersidang setahun tu hanya 2 kali sahaja. Jadi hari tu tak silap saya dalam bulan Mac lah hari tu dia dah bersidang itu untuk fasa 1. Jadi kalau kata tak ada lagi keputusan dan cikgu dah mohon juga, Cikgu Ahmad Fauzan ni dah mohon juga untuk penilaian tahun ini. Yes, selagi belum keluar keputusan, kami akan datang menilai untuk Cikgu Ahmad Fauzan tadi. Dan nanti Cikgu Ahmad Fauzan akan bertanya pula, okey dah ada 2 kali penilaian. Yang tu belum keluar result, yang ni dah dinilai kan. Jangan risau, biasanya nanti BPSM akan consider. Maknanya kalau kata yang hari tu, nama Cikgu Fauzan telah diangkat untuk dinilai. Jadi katalah untuk tahun 2026 ni, tiba-tibalah Nazir penilai ni. Tahun ni pula kata Cikgu Fauzan ni macam tak layak. Tak, BPSM akan ambil kira yang layak pada tahun 2025, Cikgu Fauzan tu tetap akan dapat GC juga. So sebab bila rezeki tak salah alamat kan, biasanya begitu. Sebab satu lagi, dia melibatkan kotak. Dan satu juga kita kena faham bila lembaga kenaikan pangkat, dia bukan hanya bersidang
untuk memperlakukan GC sahaja. Dia juga bersidang untuk memperlakukan TBBK. Jadi TBBK ni ialah hak cikgu-cikgu. Sebab tu BPSM, kadang bahasa Lembaga Kenaikan Pangkat bersidang, kalau ramai yang memang dah sampai dia punya tahun semasa untuk naik grade, dia kena perlakukan tu dulu. Jadi yang untuk GC dia hanyalah sekadar reward. So dia boleh bawa untuk akan datang. Mungkin nanti dia akan perlakukan untuk mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat fasa kedua pula. Macam tu. Sebab dia tak melibatkan kalau kata cikgu dah mohon tahun lepas, cikgu tak dapat, tak apa. Tapi kalau TBBK, you patutnya dapat bulan 10 tahun lepas. Sekarang ni bulan 3 bersidang tak ada. Bulan 8 ni nanti baru bersidang lagi sekali fasa kedua, sudah ada setahun. So kerajaan terpaksa bayar tunggakan untuk tempoh setahun sebab patutnya gaji cikgu dah naik bulan 10 tahun lepas. Tapi sekarang cikgu boleh dapat surat kenaikan pangkat. Sebab tu kenapa PPSM dia kena mengutamakan dulu TBBK tadi. So faham cikgu Ahmad Fauzan sebab benda ni kadang-kadang ilmu pengurusan ni kita cikgu-cikgu lah kadang di sekolah dia tak nampak itu sebenarnya kadang yang berlaku di peringkat bahagian KPM. So kadang-kadang itu yang kadang-kadang bila ditanya tu kadang-kadang macam kita tunggu-tunggu kan, bukan kata kita nak hold tapi itu keadaannya sebenarnya. Prosesnya memang begitulah. Saya rasa tadi kan Cikgu Nabila, saya rasa tadi kan Puan Nabila ada satu mesej yang chat dekat atas. Sebenarnya dia tanya pasal dia punya kelas dia padat. Ya, 35 orang sampai ke belakang dia tanya tu. Ya. Dia kata macam mana nak buat aktiviti dalam kumpulan. Ya betul. Tu cikgu apa tadi saya ternampak juga tu. Mana Tapi bila ni cikgu Cikgu Muzaitul Akmal. Dia kata bagi kelas yang padat macam mana ya, bilangan 35 orang dan susunan memang sampai ke belakang dinding. Jadi aktiviti berkumpulan terhad. Okay, kalau kita nak buat aktiviti perkumpulan ni kan cikgu, kita jangan macam so rigid lah sangat kan. Kadang-kadang kita boleh ubah tak semestinya dalam kelas. Kadang kita pun faham. Sekarang kadang-kadang murid kita ramai. Memang kadang-kadang ada yang sampai 40 satu kelas. Ada yang dah memang dah nak santak ke belakang lah cikgu, nak jalan pun dah macam tak ada ruang. Jadi kita macam boleh sesuaikan, mungkin boleh buat di mana di mungkin bawa murid tadi ni mungkin buat di perpustakaan, boleh buat aktiviti di sana. Mungkin boleh pinjam makmal sebab di sekolah kan ada banyak bilik-bilik khas. So kita kena sesuaikan dengan penggunaan bilik-bilik khas tadi tu. Katalah macam untuk hari ni kita nak kata saya nak datang ni, kita nak buat aktiviti berkumpulan. Jadi macam mungkin kata nak buat kat bilik komputer lah, boleh tak? Kan pun boleh juga. Jadi minta dengan pengetua untuk hari Nazir datang ke nanti saya nak buat aktiviti saya dekat bilik komputer. So mintalah kosongkan jadual makmal komputer tu sebab saya nak buat dekat sana kan. So minta kerjasama daripada pihak sekolah. So insyaAllah pihak sekolah sangat faham. Kalau lah ketua jabatan dia dah memperlakukan untuk permohonan GC tu, dia akan bagi kerjasama kan. Sebab dia dah sokong dah permohonan cikgu-cikgu sebenarnya. So saya rasa kat situ jelas lah. Betul-betul. Okay, saya rasa ada lagi soalan ke? Tadi saya rasa macam ada lagi soalan kan? Ada soalan yang macam rasa cikgu ni nak sangat tahu sebab dia mesej banyak kali. Cikgu Kavitanjali. Cikgu selamat salam sejahtera. Saya mohon GC untuk GPM. Mata pelajaran mana akan dicerap oleh Nazir? Macam mana Puan Ros kalau dia mohon untuk GPM ni? GPM mata pelajaran apa yang moral? Pendidikan moral ke? GPM ni perpustakaan media. Itulah media, library, cikgu perpustakaan. Perpustakaan media. Okey, untuk mata pelajaran mana yang akan dicerap? So yang ni sebenarnya kalau ikutkan cikgu mengajar apa dia bukan fully untuk media kan? Biasanya cikgu media dia masih lagi mengajar tak silap saya. Cuma dia cuma waktu mengajar dia hanyalah 16 waktu saja. Ya betul. Jadi akan dicerap dalam PDPC dia jugalah kan, betul kan Puan? Ya, sebab kalau media macam mana kita nak lihat kan, tapi sekarang maksudnya nanti dia pencerapan tu tetap akan berlaku. Cumanya macam nak lihat kepada macam apa dia punya usaha-usaha dia dalam bidang media perpustakaan ni, apa yang dia buat kan, adakah dia membantu dalam macam menaik taraf perpustakaan ke kan. Cikgu Kavitanjali ni dia kata dia matematik. So dia akan dicerap untuk kelas matematik lah.
Ya, sebab masih lagi mengajar kan. So, as long kita ni masih mengajar memang akan ada pencerapan lah. Cuma kita faham sebab situ mengajar hanya 16 waktu sahaja untuk guru media. Mm-mm. Lagi kita boleh tengok. Ni ada Cikgu Nurhaniyati. Puan, Nazir akan kontak kita melalui call atau WhatsApp ke atau melalui sekolah? Sebab mereka risau takut macam tak sampai call tu. Atau ada dalam makluman dalam e-pangkat ke? Bagaimana? Oh, tak ada pemakluman dalam e-pangkat sebab e-pangkat tu hanya boleh diakses oleh orang yang jaga sistem tu saja. Biasanya BPM lah, bahagian pengurusan maklumat di KPM sana. Jadi kalau kata Nazir, dia memang dah ada senarai calon-calon. Senarai calon-calon yang akan dinilai lah. Contohnya macam saya sendiri pun. Saya dah ada senarai calon yang saya akan nilai. Jadi saya akan kontak calon ni secara call telefon. Kalau tak dapat, saya akan call sekolah. So biasanya begitu. Tadi ada kat sini berapa kali Nazir datang ni yang Cikgu Lela Sarifatuhal. Nak berapa kali tu Cikgu Lela? Nak kita datang tu hari-hari ke? Penilaian ni kan cikgu sekali je. Nazir pun akan datang sekali tu je. Sekali tu dia akan buat penilaian dari segi pencerapan, tengok dokumen sebenarnya. So dekat sini juga saya nak bagi tahu Nazir datang sekali untuk penilaian tu. Jadi cikgu kena promote cikgu punya ni, apa yang istimewanya cikgu ni berbanding dengan cikgu-cikgu lain di sekolah. Kenapa cikgu ni layak untuk dapat title guru cemerlang. So cikgu kena promote saya buat apa sebab kita ni tak tahu. So Nazir datang ni dia akan dengar. Dia tak datang 2-3 kali, dia datang sekali je. Sekali tu pun dah berdebar-debar saya rasa. Betul. Ni apa lagi ada tadi tu kan. Cikgu Ezra ni tanya, dia kata biasanya Nazir sudah berhubung dengan calon guru cemerlang at least 1 week before. Betul. Dan ni Cik Azman yang tolong jawab. Okey lah tu. Biasa kalau Nazir datang pada hari subjek tiada dalam jadual waktu mengajar. Biasanya Nazir ni dia akan kontak dulu calon. So dia akan minta jadual. Jadi bila dah minta jadual, baru dia akan merancang. Dia akan datang hari yang memang cikgu ada kelas. Cuma dia akan beritahu macam ni je. Okey, cikgu, minggu depan saya akan datang menilai lah. Cakap nanti kalau nak cakap tu kan, just nak pastikan sebenarnya cikgu ada di sekolah. Sebab kadang-kadang kalau kita datang buat on the spot, tak bagi tahu dengan calon. Mungkin calon sebenarnya tiba-tiba terlibat dengan mesyuarat dekat luar, tiba-tiba ada kursus, tiba-tiba ada bengkel. Kan? Jadi at least kita bagi tahu supaya nanti kita dapat maklumat. Okey, calon sebenarnya minggu depan terlibat dengan MSSD lah kononnya, contohnya kan. So kita tak datang lah. Jadi biasanya kita akan dapat dulu jadual. So jangan risau. Cikgu Ezra baru first time kan. Soalan satu lagi daripada Melarik Malam. Saya mengajar subjek MPV. Kita tahu MPV waktu kelas dia macam panjang, 6 hingga 8 masa berterusan. Pencerapan PDPC dia nak tengok sejam 2 atau sepenuhnya masa kita. Puan Ros? Waktu kelas 6 hingga 7, 7 hingga 8. So maksudnya 3 jam lah. 3 jam kan. Betul kan waktu kelas 6, 7, 8. Maksudnya dia kira 3 jam. 3 jam kan. 3 jam ke? Sekarang waktu mengajar bukan 30 minit ke? Saya kira 1 jam setengah. Ada sebab dia kata 6 masa. Kalau 6 masa 30 minit 3 jam lah. Kat sini 6 masa ke? Tak tulis 6 masa. Dia kata ini Melarik malam ni dia kata waktu kelas 6 hingga 8 masa. Maksudnya dia masa. Masa 6 hingga 8 masa. 3 jam, 4 jam. Kita tak ada ketetapan tau cikgu, sebenarnya kita akan buat penilaian tu untuk tempoh 1 jam saja. Tak ada. Maknanya kalau kata PDP cikgu ni sebenarnya untuk 1 jam setengah, 1 jam setengah lah kita akan duduk. Daripada awal cikgu mula set induksi sampai akhir cikgu buat refleksi. Dia kalau contohnya katalah untuk prinsip akaun mesti kadang 3 jam ke kan. So 3 jam lah. Macam tu. Kita akan duduk daripada awal sampai akhir. Kita tak akan duduk separuh-separuh. Separuh-separuh macam mana kita nak menilai dia punya konsep tu dah sampai. Kita tak akan pula dapat buat temu bual dengan murid, nak verify. Sebab kelas masih lagi berlangsung kan. So kita akan habis. Jadi kalau cikgu yang mengajar MPV ni memang lama lah Nazir akan duduk kat dalam tu. Yang kes yang macam ni kadang-kadang
Nazir akan sebab cikgu mengajar lama, so dia akan habiskan dulu dari segi pembentangan, soal jawab dengan rakan sejawat, soal jawab dengan pentadbir, so pembentangan, so settlekan dulu. Ini dia fokus pada PDP lah, sebab kebetulan mengajar dia lama kan. So, Lepas tu dia dah nak dekat ni lagi macam-macam soalan rasanya yang ni. Cikgu Muzaitul Akmal juga, pada sesi temu bual bersama penilai, apakah kriteria-kriteria yang dilihat oleh penilai di sebalik soalan-soalan yang diberikan? Yang ni sangat umum ya Puan ke? kriteria yang bagaimana biasanya kalau kata sesi temu bual Puan Nabila boleh share kot. Puan Nabila dah dapat kan. Daripada pandangan Puan Roslah, saya hari tu calon je macam tu lah. Okey, kalau kata untuk yang sebagai penilai lah, kita lihat first thing kalau masa temu bual ni kita nak lihat apa tujuan temu bual tu sebenarnya. Kan? Objektif temu bual ni sebenarnya kita nak tengok sebenarnya sejauh mana pemikiran cikgu. Capai tak capai untuk jadi seorang guru cemerlang. Ada tak cikgu kita, jangan kata kita nak lihat kepada murid sahaja ada pemikiran kritis dan kreatif. Cikgu sendiri pun sejauh mana kritis ke, kreatif ke cikgu. So di situlah kita lihat. Satu lagi dari segi penampilan. Bila penampilan tu biasalah kan, first impression datang, so mestilah dah ada name tag, pakai kasut yang bertutup kan. So jaga untuk etika penjawab awam, tu nombor satu lah. Saya rasa yang tu memang cikgu pun dah faham dah. Jadi bila masa temu bual tu kita akan lihatlah juga kan. Lepas tu dari segi macam cikgu bercakap bagaimana. Cikgu pula nanti menjawab soalan tu, ada tak cikgu ni macam berpemikiran jauh sebenarnya, berpandangan jauh. Ataupun sebenarnya cikgu ni macam dari segi jawapan cikgu tu hanya kita nampak boleh setakat masih berada di sekolah sahaja. Belum lagi sampai kepada tahap untuk kita perakukan sebagai guru cemerlang. Kita akan angkat nama sebenarnya untuk ke BPSM. Jadi selebihnya tu BPSM lah yang akan tentukan sama ada calon ni sebenarnya layak atau tak layak dapat guru cemerlang. Kita tu saya kata tadi, kita Nazir, kita hanya part of the penilaian. Sebab selebihnya tu kuasa di tangan BPSM. Sebab bila dah selepas daripada penilaian Nazir, BPSM ada penilaian dia sendiri dari segi sumber manusia. Sebab tu kadang-kadang ada calon yang dia kata, kenapa saya tak dapat? You rasa you dah bagus. Jadi bukan Nazir tak angkat nama untuk diperlakukan oleh BPSM, tapi kadang-kadang mungkin you ada dari segi sumbernya, mungkin ada putangan PTPTN, ada tata tertib ke, so perkara sebegitu. So itu BPSM punya part lah. So kalau kita dah, itulah yang kita akan lihat. Jadi make sure cikgu rajin-rajin lah baca. Sebab tu kalau kita ni kita tengok, kita akan tanyakan, saya rasa Puan Nabila pun dapat soalan ni, cikgu ada baca buku tak? Bukan apa cikgu baca. Cikgu cuba boleh cerita sikit tak sebenarnya apa intipati buku yang cikgu baca, kan? So kita akan lihat itu. Sebab bila nak jadi seorang GC ni, dia bukan hanya macam untuk diri kita sendiri, tapi dia memberi balik kepada sekolah tu sendiri dan juga persekitaran sekolah tu. Betul. Dah 17. Tapi ada beberapa soalan lah yang menarik saya rasa. Yang menarik yang mana? Kita ambil berkenaan dengan Cikgu Fauzan juga, tapi soalan dia ada ramai yang tanya juga berkenaan dengan ni. Adakah subjek untuk GCPC ini mengikut kota setiap subjek atau mengikut kelayakan seorang guru? Dia ada kota ke Puan Ros? Dia ada kota tapi dia tak ikut subjek. Dia ikut grade. Okay. Sebab tu kadang-kadang sebenarnya yang mohon untuk DG13 ni kadang-kadang ramai. Yang mohonnya kadang satu Malaysia ni. Satu Malaysia yang mohon ni ada lebih kurang 300. Tapi BPSM buka kota sebenarnya hanya ada 100 je. So bukan kata yang 300 tu tak bagus, tapi sebenarnya dia katalah yang ni dia punya markah mungkin kata dalam 90, tapi ada lagi yang markah 95, 98. Yang tu yang akan diperlakukan.
dia memang ada kuota. So setiap tahun kuota dia tak sama. Sebab kadang-kadang ada macam katalah untuk Nabila ni kan. So kata dah habis dia punya tempo grade untuk dia naik kepada DG12 dia dah kena mohon yang baru. Jadi Ya, betul. kat situ kuota dia dah habis. So dah ada 1-0 dah. So setiap Hmm. tahun tu dia berbeza. So kita setiap tahun kita akan lihatlah kuota yang diberi oleh BPSM. Okey. Hmm. Kita ambil ada soalan lagi daripada Cikgu Syamini. Jika sesi penilaian melibatkan kedua-dua teori dan amali, bagaimana lain pula hilang. Bahagian manakah yang akan dinilai? Adakah kedua-duanya sekali atau salah satu? Saya calon option PVMA estetik. Dia rasa berdasarkan PDPC itulah kan Puan? Kalau waktu Ya, tu dia buat berdasarkan teori, PDPC. dia buat amali, kena tengok waktu tu lah kan? Ya. Tapi Mhm. kalau pada saya lebih baiklah buat amali. Kalau teori ni kita lebih pada kita mengajar kan. So jadi Betul. takut dia akan mempengaruhi penilaian Nazi lah. Mhm. So jadi macam kalau boleh cuba kan jadikan amali sebelum bila amali you akan nampak maksudnya murid tadi menjalankan aktiviti. So nanti ada pembelajaran diri berlaku. So perkara macam tu. Kalau teori kita susah nak nampak, mungkin hanya lebaran kerja cikgu ni akan bercakap sebab nak menerangkan teori. So kena menerangkan kan. Mhm. Dia ada satu yang tadi tu saya rasa macam nak tergelap. Cikgu ni Nurhani Yati. Dia kata dengan dia kata Oh tulis kat ya, dalam ni. kontak. Dia kata kontak nombor KL ni kan. Tapi tak apa je cikgu sebenarnya kadang-kadang kalau ni bila tak dapat, kadang-kadang penilai ni dia akan WhatsApp. Saya sendiri pun kadang-kadang bila saya nak ke sekolah bukan untuk penilaian lah, untuk pencerahan BDP pun kadang kita sekolah kat KL ni dia ada banyak yang macam kadang-kadang phone sekolah tu rosak. Jadi saya akan call, memang tak berangkat pun. Call pengetua tak berangkat. Jadi saya akan WhatsApp, kenalkan diri and then nanti pengetua akan call balik. So tak ada masalah, jangan risau. Dia takut kecil hati Nazir tu. Dia risau. Itulah, tak ada Nazir tak kecil hati. Kita faham sebab sekarang banyak scammer, tak Ya. masalah. Okay, ni Puan Cikgu Siti Suhaida, jadual waktu. Saya sekiranya jadual waktu yang diletakkan dalam buku 2 inci itu dah berlaku perubahan terkini macam mana? So nanti maklumkan je pada Nazir sebab nanti just bila ni bagi je lah. Katalah macam Nazir dah nak datang minggu depan tapi tiba-tiba minggu depan tu ada jadual waktu baru. So maklumkan ataupun kita dah tahu dah akan berlaku perubahan jadual waktu. So maklumkan awal-awal dengan Nazir nanti akan ada perubahan jadual waktu. So maklumkan aja. Anggap je Nazir ni kawan. Tak ada apa pun sebenarnya. So apa-apa just maklum je Nazir ni pun manusia juga. So kita atas boleh bicara kan. Ada Betul. masalah tu. Okey, Kadang-kadang soalan dua lagi kot. okay. Cikgu Tiba Karsi, selamat sejahtera. Saya merupakan guru pemulihan khas. Pada tahun lalu, bilangan murid pemulihan adalah ramai. Namun pada tahun ini, bilangan murid semakin berkurangan dan hanya tinggal 2-3 orang murid yang masih menghadapi masalah kehadiran. Ada kalanya murid-murid tersebut tidak hadir ke sekolah. Dalam situasi sebegini, bagaimanakah perkara ini perlu diuruskan semasa proses penilaian? Mohon pencerahan. Sebab dia risau dalam murid memang sikit. Bila panel penilaian nak datang pula, tinggal beberapa je. Macam mana ya Puan? Macam tu. Itu sebenarnya cikgu cubalah pujuk murid ni. Tapi kan kadang-kadang sebenarnya saya ni lah pengalaman saya. Kadang-kadang masa yang kita lihat keadaannya macam ni. Rutin je dia memang macam ni. Tapi bila yang tiba-tiba Nazir datang, hari itulah yang ramai. Saya pernah dah dapat juga sebenarnya macam ni. Cikgu pun bagi tahu, dia kata biasanya murid tak ramai tapi hari ni ramai pula. Cikgu kena bersedia dengan apa-apa kemungkinan, betul Puan? Ya betul. So tak ada risau sebab bila kita bercakap tentang pemulihan khas ni memang kita fahamlah pemulihan, pendidikan khas. Dia tak boleh macam treat sama macam arus perdana. Dia kan special kan. What do you expect? Kalau kita letak tinggi sangat pun nanti kita yang akan jadi susah hati lah. Jangan susah hati. Cikgu Ellen, untuk kota tahun ni saya nak bagi tahu juga lah. Untuk kota sebenarnya itu kita tak boleh maklumkan pada calon sebab dia sulit.
Itu BPSM dia ada maklumat tu sebenarnya. Kami ni tak ada, kami hanya jalankan arahan je. Sebab nanti kita dah nilai, lepas tu kita akan hantar kepada BPSM. So dia tentukan. So bukan kami. So kita tak ada maklumat. Tak maaf ya. Sebab tak nak lagi satu, saya rasa macam ni logiknya lah. Kalau kata bila kita beri maklum kan kota, yang mohon ni satu Malaysia. Saya rupanya BPSM dia buka kota ni hanya ada 300. Bayangkan untuk Negeri Sembilan ni kan ramai. Yang mohon ni sebenarnya kita katakan adalah lebih kurang 800 orang. Akan ada sebenarnya cikgu yang rasa tak nak meneruskan penilaian. Sebab dia rasa macam tak ada peluang. Sebab tu BPSM maklumat ni dia kata sulit. So kita memang tak boleh release lah kepada calon. So harap Cikgu Ellen faham lah kan. Bertambah pula soalan tapi marilah saya bagi 5 minit je lah last. Adakah video rakaman pengajaran yang perlu dihantar perlu sama dengan penilai yang di lapangan? Yang ini rasa berkenaan dengan grade HASI. Ya. Kalau tak silapnya lah. Dia perlu sama ke Puan? Video rakaman. Macam mana? Macam lain kan? Dia beza lah sebab macam mana kita dah rakam, lepas tu kita nak buat balik yang sama kan, nak buat laporan semula tu susah nak dapat yang sama tu. Kan? Sebab rakaman kita dah laksanakan objektif tu, mungkinlah di lapangan kita dah move forward dengan objektif lain kan. Ya. Patutnya Dia macam sama. beza lah. Dia macam susah nak sama sebenarnya. Dah hantar pun lebih awal. Ya. Untuk dari Cikgu Shirley Ann, untuk 24 tahun saya mengajar sekolah SK. Tahun ni saya bertugas di SJKC. So adakah saya masih perlu dapatkan semua bahan dari sekolah sebelum ini? Please help, saya masih keliru. Should I differentiate the two schools I teach? Perbezaan sekolah ni, Puan. Untuk tahun ni kita ambil kira untuk tahun ni lah, sebabnya macam tahun lepas kalau ada bahan boleh dapatkan daripada sekolah lama, then bolehlah bawa. Tak perlu pun nak bezakan sebab kita bukan kata kita nak lihat kepada sekolah. Sebab sekarang muridnya dah berbeza. Jadi cara pengajaran kita pun berbeza. So approach kita pun berbeza. Kan? Dan tentulah penulisan RPH pun mungkin ada beza SKKC dengan SK kan. Betul-betul. So nanti jadi macam susah lah pula kepada cikgu kan. Kita tak nak nanti bila perkara ni dia menyusahkan cikgu-cikgu. So nanti cikgunya akan tarik diri. Sekarang memang ramai tetapi tarik diri. So tak nak lah macam tu. Okay, last, tak ada dah ni rasanya. Saya ingin mendapatkan kepastian. Ada 2. Atas tu dulu. Cikgu Lela Sarifatul Aizam. Hari yang sama ke perlu buat pembentangan di lampiran C? Ya, hari dia datang sekali je, panel penilai dia akan datang sekali. Sama ada dia buat cikgu buat pembentangan dulu atau lepas tu baru PDPC, atau PDPC dulu baru pembentangan. Kan? Ya, betul. Betul. Okay. Seterusnya, soalan yang terakhir. Saya ingin mendapatkan kepastian bagi mata pelajaran estetik, sesi amali di bengkel hanya dibenarkan untuk pelajar perempuan. Adakah pegawai penilai Nazir yang akan hadir juga merupakan pegawai perempuan? Okay, yang ni saya tak ada maklumat lah sebenarnya pegawai penilai tu nanti yang akan hadir tu lelaki atau perempuan untuk calon cikgu Syamini. Tapi nanti tunggu je kalau kata ni maklumkan pada pegawai pada Nazir penilai tu. Sekarang ni saya nak buat ni tapi yang boleh masuk ialah macam ni. So mungkin akan ada berlaku perubahan lah, akan ada adjustment ke. Mungkin nanti kalau yang call tu lelaki mungkin dipairkan dengan perempuan. So perempuan je lah, Nazir perempuan je yang akan masuk. So sebab saya pun tak tahu pairing untuk Cikgu Syamini ni panel penilai dia siapa dan sama ada lelaki perempuan ataupun dua-dua perempuan ataupun dua-dua lelaki. Tapi apa-apa hal pun just maklum je pada Nazir penilai yang akan contact calon. Okay. Alhamdulillah. Last kali Cikgu Alia, Jimin ni ada sesi rakaman dan kita akan masuk dalam YouTube PDGM. So cikgu boleh refer balik.
Ada satu lagi Puan Nabila, kalau guna Cikgu Yami ni, kalau guna bilik yang ada cloth flip table kerusi Oh. masa kerja kumpulan murid duduk di lantai. Juga sebab mereka ada yang baring sambil tulis. Memang murid saya suka bilik empty sebab lain daripada bilik lain. Adakah ini menjejaskan penilaian kondusif kelas? Yang ni kita boleh maklumlah pada panel lah. Maksudnya kita kata macam murid kita suka duduk dekat sini, tapi nanti murid ni akan ada yang baring, ada semua. Tapi pada saya untuk hari penilaian tu, kita nasihat dengan murid lah. Maksudnya buat kerja tu jangan ada yang baring kan, tapi dia akan nampak more casual. So macam just kalau boleh duduk sikit. Tapi biasanya murid-murid ni dia faham je. Dia sebab dia tahu bila ada pelawat ni biasanya semua akan behave. Betul. Semua akan Betul. behave. Dan dia orang pun sebenarnya sangat excited sebab nak tengok siapa yang ada pelawat. Kejap-kejap nanti tengok belakang. Kejap-kejap pun dia akan tengok belakang. Biasanya macam tu. So jangan risau sangat lah. Betul. Ha. Yang pasti mungkin satu je tips, bukan tips lah, saya kongsikan, di mana pun cikgu buat PDPC cikgu tu, sediakanlah ruang untuk panel untuk duduk. Kalau elok ada meja kan Puan, sebab mungkin Yeah. ada panel nak tulis apa ke, nak jot down something ke. So kadang-kadang benda ni kita takut terlepas. Cikgu buatlah, sediakanlah meja, kerusi untuk panel penilai duduk dan So ruang. saya rasa macam dah cukup kot tip untuk yang start penilaian kan. So kalau nak buat rumusan, so make sure bila ni ikut etika pemakaian penjawat awam kan. Lepas tu nanti semasa mengajar tu cubalah ikut peruntukan waktu yang ditetapkan. Kalau diberi masa tu 2 waktu, cuba habiskan dalam masa waktu. Jangan terawal jangan terawal, jangan terlewat. Lepas tu janganlah pula macam kata lupa pula nak memberi puji-pujian kepada murid, sama ada murid ni jawab salah ke, murid jawab betul ke. So tetap bagi pujian. So kita kena ingatlah perkara macam tu sebab kadang cikgu ni terlupa. Lepas tu akhir sekali bagilah refleksi. So dalam masa sesi berlangsung tu pun buatlah pentaksiran, buatlah penilaian. Satu, yang paling-paling jangan lupa bagilah tugasan kepada murid. Kadang-kadang ada juga cikgu sebenarnya bila dia dah buat penilaian, evaluation dalam masa PDP, so dia macam bila dah habis kelas dah tak ada homework dah. Dah tak ada ni kan. So bagilah macam mungkin ada lembaran kerja kan. Perkara sebegitulah. So at least kurang-kurang adalah latihan yang dibuat untuk mengukuhkan kefahaman konsep tu. Sebab sekarang kita nak lihat sebenarnya jangan kata cikgu ni mengajar hanya drilling murid sahaja. Jadi biar murid ni dapat konsep yang nak diajar. Macam matematik Puan Nabila kan. Ya, Murid betul. kalau dia faham konsep, you bagilah nombor apa pun sebenarnya dia boleh jawab. Bagi operasi apa dia boleh sebenarnya. So bila dia faham konsep. So saya rasa itu saja kot. Tu dah berkait lah. Kalau untuk pembentangan pun just bentang dulu untuk semua, tapi nanti fokuskan, highlightkan yang mana yang berkait dengan cikgu untuk cikgu promote diri sendiri. Kan, kalau cikgu punya inovasi ke, cikgu punya fokus tu kepada teras 2, so cikgu ceritalah apa yang cikgu dah buat kepada sekolah, apa impaknya kepada murid kan. So kadang sebegitu. Ada lagi ke Puan Nabila yang saya tertinggal? Tak ada rasanya. Saya rasa ada satu lagi. Untuk yang standard 4 tadi tu, bila kita kata kita beraktiviti berkumpulan, ingatkan dalam standard 4, kita kata ada satu aspek dekat situ mewujudkan murid memimpin. Jadi, benda selalunya cikgu terlepas pandang. Jadi kalau ni, make sure cikgu mungkin akan lantik seorang ahli kumpulan untuk ambil bahan daripada cikgu. Janganlah ramai-ramai, okey ambil bahan, ramai-ramai pergi ke cikgu. So kita dah lantik awal-awal dah. Maksudnya dalam kumpulan yang kita buat ni ada seorang akan jadi ketua kumpulan. So apa-apa cikgu hanya berurusan dengan ketua kumpulan sahaja. Maksudnya macam tu. Sebenarnya di situ cikgu dah memberi peluang kepada murid tadi untuk mimpin. So dia nanti yang akan lead. Okey, you ni nanti you akan catat maklumat. So yang ni dia akan color ke, contohnya macam tu lah. Okey. Saya rasa cover semua dah kot. Rasa apa lagi rasa cover semua dah, insyaAllah. Overall perkongsian hari ini, Coffee Talk hari ini semoga dapat memberi manfaat lah kepada cikgu-cikgu calon-calon. Saya rasa memang cover semua dah. Puan Nabila ada satu ni, cikgu boleh dia tanya berapa orang Nazia akan datang.
untuk persediaan ruang. Tu. Yang ni sebenarnya Selalunya Nazia akan 2 datang ni kan? 2. Ya, dia Selalu. akan datang tu 2. Tapi kalau kata untuk grade khas tu dia akan lebih daripada 2 lah. Tapi kalau biasa-biasa normalnya daripada grade 10 ni sampailah grade 12, 13 ni memang 2 orang saja. Okay. So ada lagi tak? Tak ditakut. Ni ada satu lagi point Imelda. Jika saya mengajar lebih awal daripada RPT, boleh ke? Sebab nak fokus drill lepas habis silibus dan banyak masa untuk buat kerja khusus Boleh, lepas tak ada tamat masalah. silibus. Mesti tingkatan Boleh. 5 ni, 4 ni ada kerja khusus. Boleh je, tak ada masalah sebab RPT tu sebagai kita punya panduan. Kan, agak apa kita buat betul. rancangan, nama pun rancangan, sekarang ni you merancang. Jadi kalau tiba-tiba you terhabis lebih awal, murid bijak, so dah boleh faham, so dah boleh move cepat, tak ada masalah. Kita kakak nama pun rancangan. Kita merancang. Betul-betul. Okay, so ada lagi tak? Habis dah kot. Ada lagi. Ni ada Cikgu Yami ni conducive class. Kalau guna cloth flip table kerusi, boleh ke kot dia tanya ni? Boleh je, tak ada masalah. Boleh, tak ada Ikut masalah. kesesuaian. Ikut kesesuaian sebenarnya. Ikut kesesuaian aktiviti yang nak dilaksanakan. Tapi jangan lupa aspek-aspek keselamatan lah. Kadang-kadang aspek keselamatan ni kadang-kadang lupa diambil kira kan. Kadang-kadang anak murid kita ni kadang-kadang berlari-lari dah terlanggar, dah jatuh pula kan. So sebab sekarang banyak sebenarnya kes sekarang ni. So kita kena ambil kira perkara-perkara macam tu lah. Sebab kita pun sekarang memberi fokus kepada keselamatan sekolah. Aspek keselamatan sekolah. Bahagian lah di bahagian KPM sekarang ni kita fokus juga kepada aspek keselamatan sekolah. Ya. Ni Cikgu Wawa. Ni saya pun berminat nak tahu. Kalau ada 2 orang calon GC satu sekolah, dia akan datang hari berturutan ke bagaimana? Kalau option yang sama, kalau option yang berbeza mungkinlah panel penilai yang berbeza. Kalau option sama, macam mana Puan Ros? Jadi kalau option sama di dalam satu sekolah kadang-kadang mungkin panel penilai tu yang berbeza. Jadi kalau tu bergantung kepada panel penilai. Jadi tak semestinya, okey hari ni saya datang sekolah Cikgu Wawa sebab saya menilai ada satu calon GC. Tapi yang Cikgu Wawa ni dia ada panel penilai yang lain. Mungkin dia akan datang minggu berikut. Mungkin dia akan datang tu 2-3 hari selepas pada tu. Sebab dia masih lagi merujuk kepada jadual waktu Cikgu Wawa dan masih lagi merujuk kepada panel penilai sebab panel penilai ni pairing dia bukan itu saja. Contohnya dalam artian saya pair dengan panel penilai A untuk lihat calon di sekolah Cikgu Wawa. Tapi panel penilai A tu dia ada pair dengan panel penilai yang lain sebenarnya. Dia bukan sama je 2 pair yang sama. Kalau rezeki dapat sama alhamdulillah, tapi selalunya dia berbeza lah. Jadi kadang-kadang macam bila berbeza ni kita kena tengok pula availability panel penilai yang satu lagi tu. Bila dia available. Katalah minggu yang ni memang dah datang dah sekolah Cikgu Wawa ni. Tapi panel satu lagi tu dia tak available minggu ni. So dia kena datang minggu lagi satu. So terpaksalah minggu lagi satu pula nanti baru datang. Jadi panel A akan pergi lagi sekali dengan panel tu minggu lagi satu. Bagaimana pula memang kita tahu contohnya kalau dua-dua ni panel penilai yang berbeza. Adakah dia akan datang pada hari yang sama sebab takutnya macam dua calon ni diorang nak guna bilik mesyuarat untuk pembentangan, risau kalau mereka datang serentak ke? Tak ada masalah. Kalau guna bilik mesyuarat yang sama pun tak ada masalah. Tapi biasanya memang dia sekolah akan bagi bilik mesyuarat berbeza. Sebab kita nak soal jawab dengan calon kan? Biasanya kita nak soal jawab dengan calon. Jadi dia akan bagi bilik yang berbeza. Sebab bila soal jawab tu dia agak sulit sebab pentadbir pun tak ada dalam tu. Even kita pun nak panggil pentadbir dalam bilik operasi tu. Jadi tak naklah kan macam benda ni nanti dia jadi dah tak sulit lah pula. Macam Cikgu Wawa kata kan panel penilai orang berbeza. Saya kata tu sekiranya berbeza. Sebab kita tak tahu sebab setiap kali pun kadang mungkin boleh dapat yang sama. Tapi mungkin juga untuk kali ni penilaian tu kita akan dapat yang sama sebabnya sekarang ni KPM dia dalam proses penyematan sebab duit daripada KPM ni dah kena tarik 10% untuk bantu kerajaan. So tak ada duit. Sebab saya pernah je Cikgu Wawa sebab macam
saya datang, lepas tu sebenarnya dah ada panel penilai yang daripada macam orang lain datang ke tempat yang sama sebelum tu. Bila gitu kadang-kadang datang ni lepas tu tiba-tiba sebenarnya minggu sebelum tu dah ada dah panel penilai daripada Nazir, mungkin Nazir ibu pejabat ke yang dah turun pun ada juga. Sebab kadang-kadang ada kat sekolah sampai 3. Kadang-kadang ada ketika saya datang tapi saya menilai calon tu. Jadi pengetua kata, oh dia ada satu lagi calon tapi tak tahu bila Nazir akan datang nilai. Pun ada juga. Faham. So macam tu lah. Ada Cikgu Amirul tanya, boleh ke buat PDPC dan pembentangan di bilik yang sama? Boleh je sebenarnya. Cikgu Amirul ni kan dah ada pengalaman. Dia tanya bagi pihak calon-calon yang lain. Boleh je sebenarnya, tak ada masalah. As long kalau macam you dah ada macam LCD untuk buat pembentangan. So tak ada masalah pun. Boleh je. Tak perlulah nak betulkan bilik. Boleh, tak ada masalah sebab kita pun memberi kelebihan kepada calon. Sebab kita ni datang. Kita ni kan pelawat. Jadi calon dah memang hantar rumah. So dia lebih tahu apa yang mana sesuai, kat mana ada. Kadang-kadang PDP ni dia buat dekat makmal. Sebabnya bahan-bahan pun semua dia letakkan dekat makmal. Pun boleh, tak ada masalah. Okey ada lah. lagi soalan lain? Tak ada dah kot. Tak ada dah kot. Tak ada dah kot. Alhamdulillah lah perkongsian hari ni, Coffee Talks hari ni memang banyak intipati tips-tips yang telah dikongsikan oleh Puan Ros kepada semua calon. Calon tahun ni dan calon akan datang jugalah, bolehlah bersedia dari segi pembentangan dan juga dari segi PDPC. Saya harap peserta pastikan isi Google Form untuk mendapatkan sijil penyertaan Coffee Talk pada episod kali ini. Puan Ros ada nak ucap sikit ataupun kata-kata terakhir? Bolehlah Puan Ros sampaikanlah kot. Yang terakhir lah. Ni yang terakhir. Takut ada soalan. Paling terakhir kali terakhir takut lagi ada soalan. Risau. Itulah sebab saya kalau tak menjawab tu saya rasa macam bersalah sebenarnya. So macam kalau boleh kita nak bantulah kan. Okay, so saya nak ucapkan selamat berjaya. So all the best. So saya pun rasa saya dah share dah apa tips-tipsnya sepanjang saya menjadi penilai lah. Dan sehingga sekarang pun masih lagi penilai juga. So maksudnya ni daripada perspektif saya lah. Sebab kadang-kadang Nazir ni lain dia punya cara. Jadi secara umumnya begitulah seperti mana yang saya sampaikan. Jadi just kalau dalam PDP follow je macam mana yang ada dalam Senin 4. Itu kita punya garis panduan. So cuba gunakan alat bantu mengajar TMK. Kalau ada whiteboard, gunakan whiteboard. Kalau ada laptop ke, ada tab ke, gunakan. So jadi satu sesi pembelajaran PDP tu dia menarik, yang boleh menarik minat murid. Kan, jadi kalau kata ada dalam PDP tu pun ada aktiviti yang macam boleh buat pengukuhan, boleh buat latihan kan. So yang nak dapat menguji kefahaman murid. Lepas tu refleksi, paling penting jangan lupa. Sebab kadang-kadang cikgu lupa buat refleksi kan. Okay, untuk pembentangan pula cubalah baca RPM ni sebab ringkasan eksekutif pun dah diedarkan. So baca, tengok, dapatkan sebenarnya sejauh mana intipati RPM ni lah. Supaya nanti bila ni kadang ditanya adalah gambaran, tak adalah macam tak nampak pula macam mana ya RPM ni kan. So dan soalan yang dikemukakan tu calon-calon mesti jawab dengan yakin. Mesti nampak yakin dan pasti. Jangan macam nampak macam teragak-ragak kan, nampak macam tak baca lah. Maksudnya begitu. So itulah sebagai persediaan untuk bermula 22 hari bulan ni sehingga 28 Ogos. So nanti lekanlah panggilan telefon daripada Nazir. So all the best. Good luck. InsyaAllah kalau rezeki tu tak ke mana. Dan sekiranya katalah cikgu-cikgu tak berjaya, saya suka nak ingatkan kepada calon-calon yang saya nilai, sekiranya tidak berjaya, jangan rasa sedih. Tapi pada saya ni dah kira berjaya juga di peringkat ini sebab cikgu-cikgu telah pun berjaya pada saringan yang pertama. Sebab ada dia calon-calon yang sebenarnya hantar borang dah kena reject.
Tapi sebab cikgu ni dah di shortlisted untuk dinilai di lapangan, so pada saya itu dah satu kejayaan. Tapi sekiranya tidak berjaya diperlukan sebagai guru cemerlang, anggapkan ini sebagai satu pengalaman yang paling berharga yang tak dapat lagi pada orang lain. So supaya nanti bila mohon tahun depan boleh buat dengan lebih baik lagi. So insya-Allah. Okay? So, good luck. Okay, Puan Nabila. Okey. Terima kasih Puan Ros. Puan Ros and Amelia binti Muhammad Razali bagi perkongsian Coffee Talk episod 8 pemantauan lapangan guru cemerlang. Akhir kata, apa pun banyak tips yang telah dikongsikan dan kami berharap sedikit sebanyak tips yang dikongsikan ini dapat membantulah calon-calon untuk bersedia dinilai di lapangan nanti. Dari saya pun all the best, buat yang terbaik. Macam Puan Ros kata, dia kena yakin diri dan bersedialah dengan perkara-perkara yang calon-calon perlu sedia. Itu sahaja. Sebelum itu marilah kita mengambil gambar. Cikgu-cikgu boleh buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar sebagai sesi dokumentasi lah. Okey. Cikgu Nabila ambil gambar ke? Cikgu Amira tolong boleh? Okay, boleh. Minta tolong kita stop. Tolong kita stop kejap komen, bagi emoji, faham, nak bagi komen terima kasih dekat post. Tapi kita stop kejap. Okay, minta bantuan. Okay, kita stop kejap cikgu, kejap. Cikgu stop guna emoji kejap cikgu. Stop kejap, Ataupun message. Kejap je. Okay, sekejap je saya nak ambil gambar. Okay, bersedia semua dalam kiraan. Okay, buka kamera. 3. Sekali lagi, okay. 3, 2, 1. Ada lagi buka ambil gambar. Okay, buka kamera. Dan kiraan 3, 2, 1. Okay. Gambar yang pertama. Sekejap. Okay, kita ambil gambar yang kedua. Dalam kiraan 3. 3, 2, senyum semua. 1, 2, 3. Okey. Okey, baik, selesai. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Amirul. Okey, terima kasih semua. Itu sahaja daripada kami. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kami sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Puan Ros. Sama.